Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahullahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah ta'ala wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar wal a'yadu billah. Alhamdulillah, panjatkan puji dan syukur kepada Allah yang Azza wa Jal yang telah memberikan kita pelbagai nikmat dan limpah kurnianya, taufik dan hidayahnya. Dan semoga Allah memelihara kita dalam nikmat-nikmatnya, memberikan taufiknya untuk kita bersyukur atas nikmat-nikmat Allah, sebagai sebab ditambahkan lagi nikmat-nikmatnya kepada kita, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ingatlah apabila Tuhanmu membuat pengumuman kepada kamu, jika kamu bersyukur atas nikmat-nikmatku, maka nescaya aku akan menambahkan lagi nikmat-nikmat tersebut. Tapi jika kamu kufur, yakni nikmat aku, maka ketahuilah azabku adalah pedih. Dan pada malam ini kita akan teruskan kajian kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam serta syarahnya Subulus Salam, di mana kita telah membaca hadis berkaitan dengan doa istiftah, di mana terdapat di situ hadis Umar bin Khattab radhiyallahu an, yang mana apabila kita periksa sanadnya terhenti kepada beliau radhiyallahu an, artinya tidak diangkat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan telah kita lihat bahawa hadis tersebut atau sanad tersebutlah sanad yang sahih sampai kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan terdapat kisah bahawa Umar bin Khattab telah mengajarkan doa istiftah dengan lafaznya di atas mimbar di hadapan para sahabat ridwanullahi alaihim. Dan juga itulah riwayat Imam Muslim. Cuma terdapat riwayat yang lain daripada sahabat yang lain yang memarfu'kannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi kita dapati bahawa riwayat tersebut tidak sahih. Kemudian terdapat riwayat yang berikutnya daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, bahawa Rasulullah SAW juga selepas membaca doa istiftah itu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berta'awudz, a'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Dan telah kita bahaskan makna riwayat ini ataupun makna hadis ataupun ta'awudz ini, dan juga telah terangkan kemuskilan yang ada padanya, pertama daripada sudut sanadnya, kedua daripada sudut adakah ia terkait dengan doa istiftah ataupun ia setakat ta'awudz untuk membaca Al-Quran. Baik, jadi walau bagaimanapun kita tahu bahawa Syekh Albani rahimahullah ta'ala telah mensahihkan hadis ini, kalau tak hasan kan dia mensahihkan hadis ini sebab melihat kepada jalur-jalurnya yang banyak. Tetapi kita dapati bahawa Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala telah berkata la yasluhu hadzal hadis. Hadis ini tidak benar. Jadi kita ingin rumuskan masalah ini. Pertama, masalah doa istiftah, terdapat riwayat-riwayat yang sahih, tetapi dengan lafaz-lafaz doa istiftah yang berbeza-beza. Antaranya yang kita baca sebelum ini, Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya, hingga ke akhir hadis tersebut. Dan juga wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal arda hanifa, itu juga sahih. Dan hadis Umar bin Khattab radhiyallahu an ataupun riwayat beliau, subhanakallahumma bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk, itu juga sahih kepada Umar bin Khattab, dan hukumnya adalah hukum marfu'. Daripada sudut ia diajarkan kepada sahabat-sahabat dan tidak ada yang mengingkarinya. Jadi itu tentang doa istiftah, dan hukumnya tidak wajib. Yang ini kalau tidak membacanya tidak berdosa, dan ia juga tidak rukun, bukan rukun dalam solat, di mana jika tidak membacanya ia tidak membatalkan solat.
Dan tidak juga terdapat riwayat bahawa kalau kita tinggalkannya, terlupa nak baca doa istiftah, adakah kita kena sujud sahwi ataupun tidak. Tapi itu adalah pembahasan lain dalam masalah sujud sahwi, bab sujud sahwi. Yang ini bab sujud jika terlupa sesuatu dalam solat. Adapun selepas itu berkaitan dengan ta'awuz, iaitu minta perlindungan kepada Allah daripada syaitan, maka yang ini kita ada nas daripada Al-Quran secara umumnya. Allah SWT berfirman dalam surah An-Nahl, fa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun, hingga akhir ayat tersebut. Apabila engkau wahai Muhammad membaca Al-Quran, maka hendaklah engkau minta perlindungan daripada syaitan yang direjam. Sesungguhnya tidak ada sultan, kekuasaan ke atas orang-orang yang beriman dan orang yang bertawakal kepada Tuhan mereka. Jadi kuasanya pada siapa? Jadi syaitan ini Allah nafikan kekuasaannya atas orang yang beriman dan bertawakal. Tawakal hanya kepada Allah SWT sepenuhnya. Jadi hatinya hanya terkait kepada Allah SWT. Tentulah tawakal tu setelah dilakukan sebab-sebabnya. Tetapi kalau bab syaitan ini, syaitan dia tidak ada apa-apa yang kita boleh bikin kecuali minta perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia bukannya kita boleh, kita katakan pakai baju besi, jadi syaitan tak boleh masuk contohnya. Ya. Apa pun kita buat, dia boleh datang kacau kita. Nah, dan kita tak boleh kejar dia sampai kita boleh tangkap dia. Sebab apa? Dia boleh terbang. Dan dia terbang dengan laju. Sebab tu kita dah baca dalam Kitabul Azan, apabila muazzin berazan, maka apa akan berlaku? Syaitan kan lari lentang bukang sampai kentut-kentut. Dan berapa jauh tu? Jauh berapa kilometer daripada Masjid Nabi SAW. Jadi cepatnya dia naik kereta Ferrari pun, F1 pun kalah. Itu memang sifatnya. Kemudian apabila selesai azan, dia datang balik dengan cepat. Lepas tu bila dia iqamat kan, dia lari lagi. Bila selesai iqamat, dia datang balik. Lepas tu dia dah datang. Mana boleh ada azan dalam solat, betul tak? Dah tak ada iqamat lagi dalam solat. So dah tak ada halangan lagi, dia masuklah dalam solat. Bukan untuk solat kita tahu, tapi untuk kacau orang solat. Dia suruh ingat apa yang sebelum ini dia tak ingat. Sampai orang tak tahu berapa banyak rakaat yang dia solat. Jadi itu perlu kepada perlindungan ke tidak? Perlu pada perlindungan. Sebab ini kita nak sembah Allah SWT. Dan syaitan itu bukan musuh yang kata orang tu buat kerja half-hearted tau. Dia buat kerja sepenuh hati. Tu dia. Boleh jadi role model juga kadang-kadang. Dia buat lecture nanti. Dia sudah itulah. Dia sungguh-sungguh. Dan dia tak kira orang, tak kira bangsa. Dia tak ada macam musuh dengan orang Arab je, tak ada. Dia musuh dengan semua orang, semua bangsa. Tak kira bahasa dia apa, tak kira besar ataupun kecil. Yang penting dia anak Adam alaihissalam. Jadi akan cuba menyesatkan. Itu janjinya. Ada dalam surah Al-Ihra, dalam surah Al-Isra. La in akhartani ila yaumil qiyamati la ahtanikanna dzurriyyatahu illa qalila. Kalau engkau lewatkan aku, ini ajalku sampai hari kiamat, la ahtanikanna dzurriyyatahu illa qalila. Aku akan betul-betul menyesatkan zuriat Adam sampai hari kiamat. Jadi itu janjinya syaitan, janjinya iblis. Jadi kita tak ada perlindungan lain melainkan kepada yang maha melindung. Itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah ibadat yang sangat besar. Dan siapa minta perlindungan kepada selain Allah SWT, maka dia telah melakukan syirik dalam ibadah. Baik, innama dzalikumus syaitanu yukhawwifu awliya'ah fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Dalam surah Ali Imran, Allah berfirman, hanya sahaja itu adalah syaitan yang menakut-nakutkan awliya'ahu, orang-orang yang kita katakan yang menolongnya syaitan. Orang yang tolong syaitan, dia yang akan takut dengan syaitan. Maka kata Allah SWT kepada orang-orang beriman, kepada sahabat-sahabat, fala takhafuhum, jangan takut kepada mereka, wa khafuni, tapi takutlah kepadaku, ini padaku saja. Jadi ini dalil bahawa khauf, takut itu adalah satu ibadat. Tapi ibadat hati orang tak nampak. Cuma terkadang nampak daripada luarnya. Cuma asalnya dalam hati, tak boleh kita takut melainkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang takutkan sesuatu makhluk sebagaimana ia takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala,
maka ketika itu dia telah melakukan syirik. Nah, jadi sebab itu kadang-kadang kita takut sangat dengan monster, dengan hantu dan sebagainya, ataupun dengan wali. Itu bahaya sebab dia takut campur mengagungkan. Takut wali tu nampak kita apa semuanya, padahal tak ada CCTV pun. Nah, jadi dia etikadkan sesuatu, dan kalau dia buat salah ke apa ke, nanti dia akan hidup dia akan kena balak dan sebagainya. Dan macam-macam lagi. Baik. Jadi ada pula yang takut kalau nak sebutkan sesuatu kesalahan yang ada pada seorang wali contohnya. Sedangkan memang jelas suatu kesalahan, nanti takut-takut kena balak, kena sumpah dan sebagainya. Sedangkan wali itu dah lama meninggal dunia. Jadi kalau ada kepercayaan-kepercayaan seperti ini, maka itu adalah satu jalan syirik. Di dalam khauf, takut pada takut yang mana ia memalingkan takut yang sepatutnya kepada Allah kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita minta perlindungan kepada Allah daripada syaitan yang direjam. Itu sabit dalam Al-Quran. Jadi ini untuk membaca Al-Quran. Fa idza qara'tal Quran, walaupun dia fi'il madhi, apabila engkau telah baca Al-Quran. Patutnya lah fi'il madhi lepas kan, lepas baca Al-Quran, maka hendaklah minta perlindungan. Adakah dah habis baca Quran baru baca auzubillahi minasyaitonirrajim? Nah, ke tengah-tengah baca Quran baca auzubillahi minasyaitonirrajim, ataupun sebelum baca Quran, nak dekat baca Quran, jauhnya nak dekat baca Al-Quran, terterangkan masalah idza masuk ke dalam fi'il madhi. Jadi itu umum untuk bacaan Al-Quran, sama ada dalam solat ataupun di luar solat. Baik, jadi dalam solat kita ada ayat tersebut sebagai dalil dasarnya, dan kita ada hadis ini. Baik. Kita lihat kepada riwayat yang berikutnya. Tak tahu nombor 258 agaknya 259. Berkata Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani rahimallahu ta'ala, wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastaftihu as-salata bitakbir wal qira'ah bilhamdillahi rabbil alamin, wa kana idza raka'a lam yaskhis ra'sahu wa lam yusawwibhu walakin baina dhalik, wa kana idza rafa'a min ar-ruku'i lam yasjud hatta yastawiya qa'imah, wa kana idza rafa'a ra'sahu min as-sujud lam yasjud hatta yastawiya jalisa, wa kana yaqulu fi kulli rak'atayn at-tahiyyah, wa kana yafrishu rijlahu al-yumna wa kana yafrishu rijlahu al-yusra wa yansibu al-yumna, wa kana yanha an uqbah asy-syaitan wa yanha an yaftarisha ar-rajulu dhira'aihi iftira'a as-sabu', wa kana yakhtimu as-salata bitaslim, akhrajahu Muslim wa lahu illah. Yang artinya, dan dari Aisyah radhiyallahu anha dia berkata, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuka solatnya dengan takbir dan bacaan alhamdulillahi rabbil alamin. Dan apabila beliau rukuk, beliau tidak akan mengangkat kepalanya dan dia tidak akan menundukkannya, tetapi di antara keduanya. Dan apabila beliau mengangkat bangun daripada rukuk, dia tidak sujud hinggalah telah tegak berdiri. Dan apabila beliau mengangkat kepalanya daripada sujud, dia tidak sujud lagi hinggalah telah tegak duduk. Dan dia biasa berkata dalam setiap 2 rakaat tahiyyah. Dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan kakinya kiri dan mengangkat kaki kanannya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa melarang daripada duduknya syaitan, dan beliau melarang daripada seorang lelaki itu membentangkan 2 lengannya sebagaimana di atas tanah, sebagaimana letaknya binatang buas. Dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyelesaikan solatnya ataupun mengkhatamkan solatnya dengan taslim, dengan baca salam. Hadis dikeluarkan oleh Muslim dan ia mempunyai illah. Ini adalah hadis yang dikeluarkan ataupun disebutkan oleh Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala dalam bab sifat solat. Baik, kita lihat hadis ini daripada Aisyah radhiyallahu anha. Telah kita kenal sahabat yang mulia ini. Beliau adalah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, wanita yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun bapanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu adalah lelaki yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana terdapat dalam hadis yang sahih.
Dan Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan hadis sifat solat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan agak-agak Aisyah tahu tak macam mana Nabi sallallahu alaihi wasallam solat? Orang lelaki je yang tahu. Orang perempuan tak tahu macam mana Nabi solat. Sebab wanita pergi masjid tak? Wanita pergilah. Jarang-jarang. Dan kalau pergi pun kat depan-depan ke nampak Nabi SAW solat? Kalau ada pun kat belakang. Belakang lagi bagus ke? Belakang lagi bagus. Kalau dalam saf wanita tu. Jadi macam mana dia nak riwayatkan sifat solat Nabi SAW? Jadi jawabnya mudah. Beliau adalah siapa dengan Rasulullah SAW? Isteri Rasulullah SAW. Serumah dengan Nabi SAW. Bahkan sekatil, seselimut pun. Baik. Jadi Nabi SAW takkan tak solat dalam rumahnya. Nabi solat di rumahnya. Jadi tentulah Aisyah radhiyallahu anha melihat solat Nabi SAW. Dan beliau meriwayatkannya. Dan kalau kita lihat ada dalil lain bahawa Aisyah ni seorang yang layak meriwayatkan sifat solat Nabi SAW sebab rumah Aisyah adalah di sebelahan aja masjid Nabi SAW. Buka aja tingkap dia, nampak orang ramai sedang solat dalam masjid sebab rumah isteri Rasulullah SAW so melekat dengan masjid. Temboknya kongsi dengan tembok masjid. Jadi beliau meriwayatkan hadis ini dan kita tahu tujuan dia riwayatkan hadis ini supaya apa? Setakat riwayat aja. Surah apa ni? Dah riwayatkan macam mana Nabi solat, macam mana Nabi diri, macam mana rukuk, bangun, sujud. Supaya kita apa? Supaya kita ikut. Dan semua sahabat tahu bahawa Nabi SAW perintahkan kita solat ikut kita punya suka kan? Ke ikut macam mana kita nampak Nabi SAW solat. Jadi datang sahabat-sahabat ni yang hidup zaman Nabi SAW. Sebab tu Nabi tak gaib. Nabi selalu ada. Dan Nabi solat di masjid 5 waktu sehari. Kecuali sakit lah. Nabi SAW solat di masjid. Jadi sahabat-sahabat meriwayatkannya. Nabi perintahkan untuk kita solat sebagaimana Nabi SAW solat. Jadi hadis ini kata beliau adalah Rasulullah SAW. Kana Rasulullah SAW yastaftihus salata bitakbir. Dan diterangkan uslub kana masuk dalam fi'il mudhari' ini ada khilaf di kalangan al-ulama. Ada yang mengatakan bahawa ia menunjukkan bahawa perbuatan itu berulang-ulang. Baru disebutkan kana, adalah selalunya macam. Tapi ada juga yang mengatakan bahawa ia menunjukkan kepada satu kali perbuatan sahaja. Baik. Jadi yang benar dalam masalah ini asalnya yang menunjukkan kepada berulang-ulang kecuali ada dalil bahawa perbuatan itu hanya berlaku satu kali sebagaimana dalam haji Nabi SAW. Baik, ini yang benar dalam masalah ini. Jadi kita boleh ambil ia sebagai dalil al-mulazamah. Yang ini selalu buat macam ni. Boleh? Kana yastaftihus salat, yakni membuka solat, bukan baca doa istiftah. Maknanya dia buka solat tersebut. Jadi ini adalah satu kata-kata seolah-olah bahawa solat sebelum ada solat itu tertutup lah. Bila nak masuk solat kita kena buka dia. Dan kuncinya adalah dengan membaca takbir. Bit takbir maknanya membaca Allahu Akbar. Ini membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Jadi ini hukumnya wajib, tidak ada masalah. Dan membaca dengan surah Alhamdulillahirabbil alamin wal qiraa'ah bilhamdulillahirabbil alamin. Jadi itu menunjukkan Nabi SAW tak buat apa? Lepas takbir ya Allah Akbar, tak ada doa iftitah dan tak ada a'udzubillahi minasyaitonirrajim dan tak ada apa? Zahirnya tak ada bismillahirrahmanirrahim. Terus baca alhamdulillahirabbil alamin. Sama ada baca kuat ataupun baca perlahan. Terus tak ada teruslah. Terus tak baca terus melainkan alhamdulillahirabbil alamin. Jadi ini dalil lah bagi orang yang mengatakan bahawa tidak wajib baca basmalah untuk baca Al-Fatihah. Tapi ini ada pembahasan ya. Akan datang dalam syarah nanti. Yang penting kita lihat selepas itu. Jadi yang adanya Nabi SAW tak pernah tinggal baca Al-Fatihah. Dan ini menunjukkan bahawa rukun membaca Al-Fatihah. Tak boleh baca surah lain menggantikan Al-Fatihah melainkan darurat. Orang baru masuk Islam tak tahu baca surah apa, dia cuma tahu ina tak ina ke, dia baca, dia tahu qul huwallah je. Fatihah dia tak tahu lagi. Kena solat ke tak payah solat?
Kena solat. Kena solat. Wajib solat. Kalau dah balik dah apa semuanya, wajib solat. Tapi kain tak bawa. Buat Fatihah pandai, tapi kain tak bawa. Ada orang tak nak solat juga, kainnya pasal. Tudung telekong lah, tak bawa lah apa ni semuanya, macam-macam lah alasan dia. Nantilah kat rumah sini tak selesa lah. Ni memang selesa-selesa pula solat. Dah masuk waktu dan takut waktu terlepas, wajiblah solat. Nanti datang pula lah hukum jamak lah, boleh itulah, boleh ni. Macam-macam dia punya fikir dia semua keluar. Pasal tak nak solat. Baik. Jadi, wajib membaca Al-Fatihah dalam solat. Wa kana idza raka'ah. Jadi, lepas tu Nabi SAW bila nak rukuk, ini menunjukkan lepas baca Al-Fatihah, tak sebut di sini baca surah pun. Tapi tak menafikannya. Tapi apabila Nabi SAW lepas tu nak rukuk, beliau apabila Nabi SAW rukuk, beliau tidak lam yushkhis ra'sahu. Dia tidak mengangkat kepalanya. Syakhis asal maknanya apa juga yang tegak tinggi. Jadi kalau tidak tinggikan kepalanya, maknanya bila dia rukuk dia tak tengok atas. Walam yusawwibhu, dan kalau tak atas tengok bawah ke? Tengok lutut ke? Tengok tangan. Baik. Jadi jawabnya itu pun bukan juga. Walakin baina zalik. Tapi di antara keduanya. Tak naik, tak dah. Jadi maknanya straight aja lah. Kepalanya straight. Jadi kalau straight biasanya tengok kat depan. Dekat bawah kat tempat sujud. Dan inilah yang benar dalam masalah ini. Baik. Jadi itu sunnah Nabi SAW ketika rukuk. Jadi macam tu kita akan dapati kalau kepala tu tegak dengan bahu, dengan badan, dia akan tegak. Dan dalam riwayat, kalau letak air ke atas badan Nabi SAW tu, dia tak tumpah. Jadi ada tegak dan juga ada tenang di situ. Dan kemudian Nabi SAW bangun dari rukuknya. Sini tak sebutkan bacaan dalam rukuk dan seterusnya. Wa kana rafa'a min rukuk. Nabi SAW bangun dari rukuk, beliau tidak sujud. Dan ini juga tak sebutkan baca takbir ke, angkat tangan ke, baca sami Allah liman hamidah ke, Rabbana lakal hamd ke, tak ada. Tapi tidak bermaknanya tak ada. Sebab dia tak kata tak ada. Dia tak nafikan. Ini menunjukkan bahawa Aisyah radhiyallahu anha cuma nak terangkan beberapa sifat solat sahaja. Bukan nak terangkan keseluruhannya. Baik, sebab kalau nak terangkan keseluruhannya, yang paling baik adalah solat aja sudah. Lepas tu orang tengok macam gitu je solat. Itu paling senang. Sebab ini adalah perbuatan, adalah ibadat praktikal. Jadi beliau tak akan sujud sehinggalah beliau tegak berdiri. Lam yasjud hatta yastawiya qa'iman, yakni yang dinamakan i'tidal. Ini sama dengan hadis Abu Hurairah, hadis orang yang rosak solatnya tu. Nabi SAW suruh dia apa? Thumma irfa' hatta ta'tadila qa'iman. Bangunlah sampai kamu i'tidal. Berapa lama tu i'tidal? Setelah itu terangkan. Sampailah tulang-tulang kembali ke tempatnya. Ada tu maknina. Wa kana idza rafa'a ra'sahu minas sujud, sekarang dah sujud. Kalau dia bila bangun angkat kepala dia daripada sujud, ini menunjukkan bahawa pertama yang bangun yang daripada tanah adalah kepala dulu, mengangkat tangan dulu. Jadi mesti kena angkat kepala dulu. Sebagaimana last sekali yang turun waktu sujud adalah kepala. Itu juga yang pertama sekali yang diangkat bila kita nak bangun, sebab dia atas sekali. Ini praktikal lah. Jadi apabila dia angkat kepalanya daripada sujud, di sini tak disebutkan macam mana hai'ah sujudnya secara lengkap, tangan letak kat mana, kaki macam mana, wajahnya pula macam mana, hidung kena dahi kena tanah ataupun tidak. Jadi ini adalah ijmali saja. Riwayat yang lengkapnya ada dalam tempat lain. Lam yasjud, apabila dia bangun, dia duduk. Dia tak akan sujud lagi sekali. Hatta yastawiya jalisan. Jadi cara penyampaian hadis ni pun cantik kita lihat. Ada balarah kat situ. Dia tak perlu nak banyak ulang-ulang. Sebab orang akan faham bahawa lepas bangun daripada sujud, nak sujud lagi. Jadi dia kata dia tak perlu dia tak akan sujud sampailah dia tegak duduk pula. Dan di sini tak disebutkan cara duduk Nabi SAW. Adakah duduk atas kerusi? Mana pula datang kerusi? Duduk atas bangku lagi tak ada. Dan adakah duduk kat macam mana? Atas kaki? Macam mana kakinya? Tak sebut kat sini. Tapi tak menafikan kaifiat-kaifiat tertentu.
Wa kana yaqulu fi kulli raka'ataini tahiyyah. Dan Nabi SAW biasa membaca dalam setiap 2 rakaat at-tahiyyah. Dan at-tahiyyah ni adalah satu kalimat menunjukkan kepada satu bacaan yang khas. Daripada hadis ini tak tahu apa dia. Kita dapat daripada riwayat-riwayat lain yang dinamakan bacaan tasyahud tu, tahiyyat. Dan ada beberapa sirah ataupun lafaz tahiyyat tu riwayat Ibn Abbas, Ibn Mas'ud, tak ada tempatnya, kita akan sampai pada tempatnya. Baik, dan khilaf ulama mana yang rajih dan sebagainya. Yang penting ada baca tahiyyat setiap 2 rakaat. Ini kalau apa? Kalau solatnya itu lebih daripada 2 rakaat lah. Kalau dia solat 3 rakaat, dia tak akan terus macam tu sampai 3 rakaat. Dia akan duduk 2 rakaat tu, pada 2 rakaat dia akan baca tahiyyat dulu baru bangun. Okey. Kemudian kalau dia solat 4 rakaat pun begitu juga. Rakaat kedua dia akan duduk untuk baca tahiyyat. Satu lagi, kalau dia cuma solat 2 rakaat, dia baca tahiyyat sajalah. Lepas tu dia beri salam. Jadi tahiyyat tak ada pada rakaat 1, rakaat pertama tak ada. Dia cuma ada rakaat kedua saja. Kedua ataupun yang akhir. Sebab tu timbul kemusykilan kalau kita masbuk. Baik, kita sampai, kita baru 1 rakaat. Sekali imam dah habis rakaatnya. Dia dah beri salam. Dia dah tahiyat, duduk tahiyat. Kita sepatutnya belum lagi tahiyat. Apa kita nak buat? Nak ikut kan tak boleh duduk kan? Sebab ikut sunnah Nabi SAW kita kena tahiyat setiap 2 rakaat. Ni dah baru 1 rakaat dah nak tahiyat. Jadi antara ikut imam ataupun rosakkan kita punya solat. Tahiyat tak kena tempat. Jadi mana satu nak buat? Ikut imam, bukan ikut Nabi Ikut imam dan ikut Nabi. Sebab Nabi suruh ikut imam, habis. Senang aja. Dalam keadaan normal, dalam keadaan biasa, ikutlah Nabi. Tapi dalam keadaan tidak biasa, maka dalam keadaan masbuk, maka kita ikut imam dan ia tidak keluar daripada mengikut perintah Nabi SAW. Innama ju'ila al-imamu liyu'tamma bihi. Dijadikan imam tu untuk diikuti. Okey, dah sampai kepada tahiyyat. Wa kana yafrishu rijlahul yusra. Adalah Nabi SAW membentangkan kaki kirinya, wa yansibul yumna, dan dia mengangkat kaki kanannya. Ini untuk apa ni? Untuk duduk 2 rakaat ni. Dan juga kalau kita lihat, tak sebut pun untuk 2 rakaat walaupun ada karinah tahiyat tu. Tapi kalau kita lihat umum juga, setiap duduk Nabi duduk macam ni. Kaki kiri letak tepi, kaki kanan letak atas. Diangkatnya. Yang ini duduk iftirash ni. Biasalah duduk biasa yang ini. Dalam semua keadaan, nak ikutkan termasuk juga rakaat terakhir. Sebab tu duduk juga. Zahir hadis ini. Tapi tak tahu kita dah baca kan sebelum ini. Riwayat Imam Nabi SAW bezakan duduknya. Hadis Abu Umair As-Sa'idi. Tak salah saya. Nabi SAW bezakan duduknya. 2 rakaat punya, Nabi SAW duduk iftirash macam biasa. Kalau yang akhir baru Nabi duduk tawarruk tu. Jadi Nabi SAW duduk atas apa ni? Atas tanah. Kaki diletakkan ke atas kaki kiri letak kaki kanan, buntut kiri tu duduk atas tanah. Jadi ini tidak menafikan hayat yang detail seperti itu. Jadi kita ambil, kita faham bahawa ia adalah untuk umumnya duduk Nabi SAW. Kemudian wa kana yanha an uqbati syaitan. Nabi SAW biasa melarang daripada duduknya syaitan, uqbah syaitan. Jadi ini satu kalimat yang kalau kita baca macam ni kita tak akan faham. Apa tu uqbah syaitan? Syaitan faham. Uqbah apa benda? Uqbah syaitan apa benda pula? Kalau tu disuruh kita tafsir, ada 10 orang, ada 10 orang boleh tafsir. Macam-macam pendapat. Jadi hal seperti ini harus dikembalikan kepada apa ni? Kepada tafsiran. Jadi yang datang daripada para ulama. Mereka lagi faham apa maksudnya. Jadi di dalam syarah menerangkan bahawa uqbah syaitan lah ada 2 cara. Salah satu daripadanya adalah duduk seperti anjing duduk. Iaitu duduk buntutnya bawah. Anjing duduk, tangan dia letak bawah, kaki lutut dia atas. Kaki lutut atas, buntut bawah kan?
Anjing duduk macam mana? Anjing duduk, dah tu dia punya ni letak tepi, tangan dia letak tepi. Awak duduk macam itu tak dalam solat? Macam mana nak draw? Lutut kat atas sekarang, lutut dengan awak sama saiz. Lipat lutut. Macam duduk menyangkung, tapi terus punggung tu terus atas bumi. Satu tangan ni letak tepi macam anjing. Kalau anjing laut pun suka duduk macam gitu. Lepas tu dia nak jaga dia punya apa? Bola. Anjing laut pun, anjing darat pun sama juga, dia duduk macam tu. Dia macam-macam style duduk lah, tapi ni salah satu duduk dia. Jadi Nabi larang duduk macam tu. Uqbah asyaitan. Kata ulama sebabnya ia tidak menunjukkan keadaan menghormati. Sedangkan kita dalam solat. Jadi duduk yang betul atau duduk yang diajarkan oleh Nabi SAW adalah duduk tawarruk ataupun duduk iftirash tu. Wa yanha an yaftarisha ar-rajulu dhira'aihi iftirasha as-sabu'. Nabi SAW juga biasa larang seorang itu membentangkan lengannya, yakni atas tanah, sebagaimana haiwan liar seperti singa, anjing, apa juga. Mereka kalau duduk, sujud, mereka letakkan letakkan tangannya atas tanah. Lengan, bukan tangan je, lengan semua ke atas tanah. Jadi macam anjing juga. Ataupun binatang buas lampak kaki lain, kucing pun macam tu juga kadang. Dia letak macam itu. Letak macam itu ada dua keadaan. Satu keadaan apa agak? Anjing kalau letak semua dia punya tu flat atas tanah, nak solat lah. Tak. Tapi dia tak sujud kan. Dia kepala dia steady je. Dia nak buat apa biasanya? Nak tidur. Dah kenyang, nak tidur ataupun nak minta makan. Goyang-goyangkan dia punya ekor, tengok ada orang nak makan, ada orang nak kasi dia makan, duduk macam tu. Ataupun tengah nak serang musuh. Itu style dia tengah crouch lah kita kata kan. Jadi dia punya lengan dia semua atas bumi. Itu juga dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iftirasyas sabu'. Sabu' maknanya binatang liar. Iaitu hay'ah sujud, yang tadi hay'ah duduk. Kemudian yang akhir, wa kana yakhtimus salata bitaslim. Nabi SAW biasa menyelesaikan solat itu dengan memberi salam. Akhir yang Nabi lakukan nak keluar daripada solat, khatamkan solat tu adalah dengan memberi salam. Lafaznya tak sebut, tapi minimum assalam. Minimumnya assalamualaikum. Tapi ada lafaznya yang lain di dalam riwayat lain. Jadi kita dapati bahawa riwayat Aisyah radhiyallahu anha ni bukan tujuannya untuk menerangkan secara detail, tapi sebahagian daripada sifat solat Nabi alaihi salatu wassalam. Dan terdapat beberapa faedah yang kita boleh ambil. Kemudian kita dapati hadis ini dikuatkan oleh Imam Muslim dan terdapat illah. Illahnya ada dalam kitab di akhir dah syarah-syarah semuanya. Kata Imam As-San'ani rahimahullah ta'ala, illahnya annahu akhrajahu Muslimun min riwayati Abil Jauza. Jumpa nama Abul Jauza. Muka surat 444. Jadi kata kata ulama, illah penyakitnya tersembunyi. Zahirnya semua fiqah belaka. Itulah illah. Illahnya satu penyakit tersembunyi yang mencacatkan hadis. Bahawa riwayatnya daripada Abul Jauza dari Aisyah radhiyallahu anha. Kata Ibnu Abdul Bar, huwa mursal. Abul Jauza'i lam yasma' min Aisyah. Dia mursal, terputus. Sebab Abul Jauza' ni tidak dengar daripada Aisyah. Jadi antara Abul Jauza' dengan Aisyah terputus. Siapa orang tengah-tengah tu tak tahu. Lain semua bagus, bersambung. Lain semua riwayat perawi-perawinya fiqah. Abu Jauza' ni pun fiqah tapi dia tak dengar daripada Aisyah. Jadi terputus menunjuk hadis ini dari sudut istilah hadis. Dia adalah hadis yang dhaif ke sahih? Terputus. Dhaif. Walaupun di dalam Sahih Muslim. Wa u'illa aidan, dan hadis ni juga disebutkan penyakit yang kedua, bi annahu akhrajahu Muslimun min tariqil Auza'i mukatabah.
bahawa ia dikeluarkan oleh Muslim daripada jalur Imam Al-Auza'i secara mukatabah. Mukatabah ni bukan dengar daripada guru ataupun guru baca ke anak murid baca ke, tapi daripada mukatabah. Apa makna mukatabah? Koresponden. Guru tulis hadis. Tapi kalau kita perhatikan, apa salahnya mukatabah ni? Kalau betul khat tu adalah khat gurunya, tulisan gurunya, tak ada salah. Dia tak mencacatkan. Baik, baki illah Abu Jauza tidak mendengar daripada Aisyah radhiyallahu anha. Pertama, Abu Jauza ni nama beliau adalah Aus bin Abdullah Ar-Rib'i. Ulama hadis mengatakan bahawa beliau memang tidak dengar daripada Aisyah. Berkata Al-Bukhari dalam kitabnya Tarikh Al-Kabir, baik, dengan sanadnya daripada Musaddad, daripada Ja'far bin Sulaiman, daripada Amr bin Malik An-Nakri, daripada Abu Jauza, dia berkata, aqamtu ma'a ibn Abbas wa Aisyah 12 sanah, laisa minal Qur'ani ayatun illa sa'altuhum anha, qala Muhammad Al-Bukhari fi isnadihi nazar. Baik, ni riwayat dengan sanadnya. Imam Bukhari riwayatkan daripada Abu Jauza ni. Apa kata beliau? Aku telah duduk bersama Ibnu Abbas dan Aisyah. Aqamtu ma'a Ibn Abbas wa Aisyah selama 12 tahun. Tak ada ayat pun daripada Al-Quran melainkan aku telah tanya mereka. Illa sa'altuhum anha. Jadi dia ambil tafsir Quran langsung daripada dua sahabat ni, Ibnu Abbas dan Aisyah radhiyallahu anha. Apa masalahnya? Menunjukkan dia dengar daripada Aisyah ke tidak? Menunjukkan dia dengar daripada Aisyah. Tapi belum habis lagi cerita dia. Imam Al-Bukhari lepas riwayatkan nukilan ini, kata beliau, fi isnadihi nazar. Dalam sanadnya ada nazar, ada pandangan. Maknanya seolah-olah lemah sanad Abu Jauza ni daripada Ibnu Abbas ataupun daripada Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian berkata ulama pula seperti Ibnu Adi dalam kitabnya Al-Kamil fi Du'afa, wa qaulul Bukhari fi isnadihi nazar yuridu annahu lam yasma' min mithli Ibn Mas'ud wa Aisyah wa ghairihima, la annahu dha'ifun indahu wa ahadithuhu mustaqimatun mustaghniyatun an adhkura minha syai'an fi hadha al-mawdi'. Kata Ibnu Adi ni ada kitabnya Al-Kamil, kitab sempurna, komplit. Tapi untuk hadis apa? Untuk perawi-perawi apa? Perawi-perawi dhaif, lemahnya. Jadi jangan happy kalau dapat hadis dikeluarkan oleh Ibnu Adi dalam kitab Kamil ni. Sebab ni tempat apa ni? Lobok hadis dhaif. Kadang palsu pun ada. Semua perawi-perawi lemah. Hatta sebenarnya tak lemah pun. Perawi ni thiqah. Ada dalam Bukhari, Muslim. Tapi awak boleh jumpa juga dalam kitab ni. Sebab manhaj Ibnu Adi, dia adalah mausu'ah, ensiklopedia. Semua perawi yang lemah ataupun yang dikatakan lemah, yang dituduh lemah, walaupun mungkin dia tak lemah, akan awak jumpa dalam kitab ni. Dia try bawa semua perawi-perawi yang lemah ataupun dikatakan lemah. Tapi nanti dia akan defend lah. Dia akan pertahankan perawi-perawi yang sebenarnya tak lemah. Dia akan bawa hujah dan sebagainya. Jadi Ibnu Adi sebagai seorang ulama hadis, dia juga ada apa ni? Ada ijtihadnya. Kadang-kadang dia apa? Pandangannya berbeza dengan ulama-ulama lain. Dia bawa pandangan. Lepas tu dia akan kata begini dan begitu. Baik. Dan beliau imam. Kata-katanya diterimalah. Tapi kata-katanya kalau dah bersalahan sangat dengan ulama lebih hebat daripada dia, maka ketika tu nak kena ambil siapa punya? Kena ambil ulama-ulama lain. Sebab Ibnu Adi ni ada tesis tentang manhajnya. Dia ada sikit tasahul dalam kitabnya. Yang penting dia sedang syarahkan, dia bawakan riwayat Bukhari tadi fi isnadihi nazar, sanadnya Abu Jauza ini ada apa-apa, ada something. Maksud beliau, Abu Jauza ini tidak mendengar daripada orang sahabat-sahabat seperti Ibn Mas'ud, Aisyah dan selain mereka. Dia
tidak dengar daripada orang seperti Ibnu Mas'ud, Aisyah dan selain mereka. Bukan maknanya Abu Jauza tu dhaif. Sedangkan hadis-hadis beliau ni adalah hadis yang mustaqimah, yang bagus, mustaghniyah, yang cukup bagus. Tak payah aku nak sebutkan sesuatu pun daripada hadis Abu Jauza. Jadi itu fahaman Ibnu Adi tentang kata-kata Al-Bukhari. Dia tak dengar daripada orang-orang seperti Ibnu Mas'ud, Aisyah. Bukan maknanya Abu Jauza ni dhaif. Okey. Kemudian apa pula kata Amirul Mukminin dalam hadis zamannya, Al-Hafiz bin Hajar Al-Asqalani, juga pengarang kitab kita, dalam kitab beliau Tahdzibut Tahdzib, hadithuhu an Aisyah fil iftitah bit takbir 'inda Muslim wa dzakara Ibnu Abdul Barri fit Tamhidi aidan annahu lam yasma' minha wa qala Ja'far al-Faryabi fi kitab as-salati. Dengan sanadnya kita sambung dulu, kita terjemah dulu sepanjang sikit. Kata Ibnu Hajar dalam tahdzibnya, hadis Abu Jauza dari Aisyah berkaitan dengan permulaan solat, yang ni hadis kita ni, kita baca tadi, dengan takbir dalam Sahih Muslim ini. Dan kemudian Ibn Abdul Bar telah menyebutkan dalam kitab beliau Tamhid bahawa Abu Jauza tak dengar daripada Aisyah. Tapi kata Ja'far al-Faryabi dalam kitabnya Kitabus Shalah, haddatsana Muzahim bin Sa'id qala haddatsana Ibnu Mubarak qala haddatsana Ibrahim bin Tahman qala haddatsana Badil al-Uqaili an Abil Jauza qala, ini sanadnya sampai pada Abu Jauza, arsaltu rasulan ila Aisyata yas'aluha fadzakara al-hadis. Jadi riwayat dalam Faryabi ni, kata Abu Jauza, aku telah, ini hadis sama, aku telah mengutuskan seorang utusan, messenger, khadam ke apa ke, kepada Aisyah, bertanya kepadanya. Yang ini hadis macam mana Nabi SAW solat. Fadzakara al-hadis, dia pun sebutkan hadis tadi. Nabi biasa bila nak masuk solat, dia baca takbir, lepas tu dia baca Alhamdulillah Rabbil Alamin. Sampai habis. Fahadha, kata Ibnu Hajar, zahiruhu annahu lam yushafihha. Zahirnya Abu Jauza tidak dengar hadis ni langsung daripada Aisyah, tapi melalui apa? Orang tengah. Tetapi la mani'a min jawazi kauni tawajjaha ilayya ba'da zalika fashafahaha ala mazhabi Muslim. Tapi adakah halangan bahawa lepas tu Abu Jauza terus sendiri direct dia pergi jumpa Aisyah, lepas tu dia dengar secara langsung daripada Aisyah, daripada mulut Aisyah? Tak ada halangan. Tak ada halangan ke ada halangan? Maknanya diorang satu zaman ke tidak ni? Satu zaman, duduk sama-sama. Kalau riwayat tadi memang 12 tahun. Dan dalam sanad Sahih Muslim ni, Abu Jauza kata dia terus daripada apa? Dari Aisyah. Kenapa Imam Muslim masukkan dalam sahihnya? Imam Muslim ni bukan sebarang imam. Kitabnya dia karang dalam masa 15 tahun. Dan beliau telah berkata dalam muqaddimah kitab dia, tidaklah aku letakkan dalam kitab aku melainkan mesti ada sebab. Dan tak ada yang aku tak masukkan dalam kitab aku ni melainkan semuanya ada sebab. Cuma orang tahu ke tak tahu sebab dia. Itulah rahsia-rahsia Sahih Muslim yang orang yang masih lagi kupas. Kenapa masukkan ni? Kenapa dia taruh riwayat ni kat situ, kat sini? Kenapa tak ada riwayat yang itu dan sebagainya? Baik. Masing-masing ingat ijtihad masing-masing. Tapi Imam Muslim dah kata dah, aku letakkan sesuatu tu, sengaja aku letakkan, ada sebab. Aku tak letakkan pun ada sebab. Jadi sekarang dia kata, dia masukkan riwayat ini. Abu Jauza ni, kalau kita lihat, dia hantar orang jumpa Aisyah. Tak ada banyak masalah kat situ. Baik, maknanya ada orang juga yang cuma kita tak tahu siapa dia. Kita tak tahu siapa dia. Baik. Tetapi Imam Muslim anggap bahawa Abu Jauza tak ada salahnya dia boleh pergi jumpa Aisyah langsung, kemudian dia dengar, lepas tu dia bawakan riwayat ini. Jadi ada dua kali riwayat itu datang, satu melalui orang tengah, satu tidak melalui orang tengah. Okey, jadi itulah jawapan terhadap illah yang terdapat dalam hadis ini. Dah. Okey, jadi kita nanti untuk salat Isyak kita sambung nanti, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Kita kembali pada hadis Aisyah radhiyallahu anha berkaitan dengan sifat salat Nabi alaihi salatu wassalam, di mana beliau menceritakan bahawa Rasulullah SAW apabila memulakan salat beliau akan bertakbir dan membaca alhamdulillahi rabbil alamin hingga akhir hadis tersebut.
Masalah pertama yang kita bahaskan adalah berkaitan dengan sanad hadis ini, di mana Ibnu Hajar, pengarang kitab kita, yang menyebutkan, mendatangkan hadis ini di dalam kitabnya Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, iaitu kitab yang memuatkan hadis-hadis yang ada kaitan dengan hukum ahkam. Selepas mendatangkan riwayat ini, beliau mengatakan akhrajahu Muslimun wa lahu illah. Ia dikeluarkan oleh Muslim dan ia mempunyai illah. Jadi itulah amanahnya, nasihatnya Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala, dan bagaimana dia telah memenuhi janjinya yang dia pernah sebutkan di dalam mukaddimah kitab ini. Berapa tahun sebelum ini, waktu kita mula-mula baca kitab ni, kan kita dah baca mukaddimah Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau mengatakan dia akan sebutkan orang-orang yang mengeluarkan hadis itu daripada kitab-kitab hadis yang masyhur, dan dia ada istilah kutubus sittah, muttafaqun alaih, arba'ah, khamsah dan sebagainya. Dan rupa-rupanya beliau juga menyebutkan dan beliau menerangkan kenapa dia disebutkan takhrij hadis tersebut secara umum sebagai nasihat kepada umat. Jadi orang tahu bahawa hadis ini ada asal usul dia dari kitab-kitab sunnah. Dan walaupun beliau tidak menerangkan hadis ini sahih ataupun hadis hasan ataupun hadis dhaif, itu bukan syaratnya. Tapi kita dapati beliau kadang-kadang sebutkan hadis ini dhaif wa fihi dha'f, dan kadang beliau kata hadis ini sahih, baik hadis ini mursal. Dalam riwayat ini beliau mengatakan hadis ini dikeluarkan oleh Muslim tapi dia ada illah. Nah, adakah ini ta'lil ataupun satu sebutan illah daripada Ibnu Hajar sendiri, ataupun beliau semata-mata menyebutkan apa yang disebutkan oleh ulama-ulama hadis sebelum ini, bahawa terdapat illah dalam hadis ini. Dan telah kita faham illahnya apa, penyakitnya adalah al-irsal, terputusnya sanad. Dan irsal, mursal ini, terputus sanad, asalnya adalah inqita' secara umumnya. Kat mana-mana juga dalam sanad kalau terputus, ulama hadis zaman dulu dia akan sebutkan ini sebagai hadis mursal. Kat mana-mana juga. Tapi dalam istilah mutaakhirin, mereka mengatakan bahawa hadis mursal adalah terputus dekat tempat tertentu, iaitu apabila tidak ada sahabatnya. Jadi kalau seorang tabi'in yang tak jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia sebutkan Rasulullah berkata, jadi ada terputus juga sebab dia tak nampak Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tak dengar Nabi SAW, maka hadis macam gini terputus dekat sini atas ataupun dekat kawasan sahabat ni, baru dinamakan hadis ini mursal. Contohnya hadis Sa'id bin Musayyab, dia riwayatkan langsung daripada Rasulullah SAW. Ini adalah mursal. Hadis Zuhri, dia tabi'in, dia tak jumpa dengan sahabat, dengan Abu Bakar, dengan Rasulullah SAW, tapi dia kata Rasulullah SAW bersabda, maka hadis ni mursal. Hasan Al-Basri dan tabi'in lain. Jadi ini satu penyakit sebenarnya dalam hadis. Ya, kalau ada, maka kita hukumkannya sebagai hadis dhaif sebab terputus sanadnya. Baik, walau bagaimanapun bukan semua mursal sama kedudukannya. Walaupun dia dhaif, tapi tak semua kedhaifan dia sama lemah. Bahkan terkadang ada marasil, ada mursal yang boleh kita sahihkan dia ataupun disahihkan oleh ulama. Sebagaimana yang ditulis oleh Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan mursal itu dhaif, tetapi ada mursal yang sahih. Dan beliau memberikan syarat-syaratnya, bahawa mursal itu kalau ada riwayat mursal, kita ada riwayat lain daripada jalur lain yang tak ada dekat situ tempatnya keluar hadis tersebut, yang menunjukkan bahawa ada asalnya sampai pada Nabi SAW. Ataupun mursalnya adalah mursal tabi'in yang besar, tabi'in kabir seperti Sa'id bin Musayyab dan lain-lain lagi, ataupun Asy-Sya'bi dan lain-lain lagi, bahawa mereka ni walaupun terputus, tapi mereka ini tak akan dengar melainkan daripada sahabat-sahabat Nabi SAW. Jadi tak berapa mudaratkan kemursalannya. Dan terdapat beberapa karinah kalau ada menunjukkan bahawa hadis ini bersambung sanadnya sampai pada Rasulullah SAW. Ini kita boleh jumpa dalam kitab Ar-Risalah karangan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, dan dalam kitab Mustalah memang dibentangkan secara luas. Baik, itu masalah mursal. Jadi kalau kita perhatikan riwayat kita ini, tidaklah mursal ini merupakan illah yang sangat besar. Sebab apa? Kita dapati bahawa Abul Jauza ini jumpa Aisyah, duduk dengan dia 12 tahun, tanya setiap ayat Quran yang turun. Tetapi
Ada tanda-tanda juga dia tak jumpa, sebab ada riwayat lain bahawa dia utuskan seseorang tanya Aisyah radhiyallahu anha. Tapi ini dah bagus dah pun, bukan tak jumpa langsung. Jadi oleh kerana Imam Muslim menganggap bahawa ada kemungkinan yang mereka dua berjumpa, dan itu adalah kaedah Imam Muslim rahimahullah ta'ala, maka dianggap bahawa riwayat ini memang bersambung. Abu Jauzah memang tanya Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian kita kalau perhatikan matan hadis ini, tak ada apa-apa yang mungkar, yang tidak disokong oleh hadis yang sahih. Jadi sebab itu ia juga ia adalah hadis yang sahih. Kita perhatikan masalah berikutnya dalam kitab Subulus Salam. Dalam hadis ini terdapat dalil mewajibkan secara spesifik membaca takbir apabila masuk dalam solat. Jadi mesti baca Allahu Akbar, tak boleh baca lain. Dan telah dibahaskan hal ini sebelum ini di dalam hadis Abu Hurairah dalam bab yang awal, dalam awal-awal bab. Kemudian berkaitan dengan kata-kata Aisyah, Nabi akan membaca wal qiraah bi alhamdulillahi rabbil alamin. Sebahagian orang katakan bahawa ia dalil bahawa bacaan basmalah, iaitu bismillahirrahmanirrahim, bukan termasuk ayat daripada Al-Fatihah. Dia ada dalam Quran. Tak ada orang nafikan bismillah ni ada dalam Quran. Cuma adakah dia sebahagian daripada surah Fatihah ataupun tidak? Adakah dia sebahagian daripada surah Al-Baqarah ataupun tidak? Tapi semua sepakat bahawa dalam surah An-Naml yang adanya innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Surat Nabi Sulaiman ada bismillahirrahmanirrahim yang juga adalah Al-Quran. Itu semua kata bahawa ia adalah satu ayat dalam Al-Quran. Adapun kat tempat lain yang mana di permulaan surah ada basmalah ini, adakah dia ayat daripada surah tersebut ataupun tidak? Sebahagian mengatakan bahawa ia adalah ayat sebab ia dalam Quran, sahabat tak akan letakkan basmalah, melainkan ia adalah ayat daripada Al-Quran, daripada surah tersebut. Dan dalilnya dalam surah At-Taubah tak ada basmalah. Terus saja, bara'atun minallahi wa rasulihi ilal ladzina ahadtum minal musyrikin fasihu fil ard, sampai habis. Jadi tak ada basmalah. Lepas surah Al-Anfal terus masuk kepada surat Taubah tanpa basmalah, menunjukkan ada masih disengajakan. Jadi kalau ada basmalah maknanya ia adalah awal surah. Itu antara dalil mereka. Dan terdapat beberapa riwayat lain, masalahnya panjang lebar. Tapi riwayat kita ini boleh ke tak boleh dijadikan dalil membaca bismillah atau ayat bismillah tu bukan termasuk Al-Fatihah? Boleh. Jawabnya boleh. Tapi adakah dia kuat? Tu belum tahu lagi. Yang penting kata San'ani, inilah pendapat Anas bin Malik, Ubay bin Ka'ab daripada kalangan sahabat. Daripada mazhab pula Imam Malik, Abu Hanifah dan lain-lain lagi, mereka kata bismillah, basmalah ni bukan ayat daripada Al-Fatihah. Bukan kata tak boleh baca tau. Maknanya bukan ayat daripada Fatihah. Kalau tak baca, Fatihah dah baca dah pun. Ini adalah mazhab Malik dan Abu Hanifah dan lain-lain lagi. Dan hujah mereka banyaklah, antaranya hadis ini. Tapi janganlah mentang-mentang awak punya pendapat basmalah adalah surah Al-Fatihah, masuk daripada surah Al-Fatihah, awak nak tentang pendapat mereka, diorang hujah dengan hadis ni, terus awak kata hadis ini ada penyakit. Macam gitu je. Nampak sah awak ni lain cerita dia. Setakat nak apa ni, nak menang aja. Tadi sahih-sahih lah. Jawab dengan apa? Jawapan yang lain. Jadi ada jawapan yang Imam San'ani bawa, waqad ujiba anhu. Dijawab hujah ini bahawa maksud Aisyah dengan bi alhamdulillahi rabbil alamin as-surah nafsaha. Maksudnya adalah surah alhamdulillahi rabbil alamin. Kan kata surah Al-Fatihah. Ada ke surah alhamdulillahi rabbil alamin? Ada. Kata San'ani ada. Sebab Fatihah tu juga dinamakan bi alhamdulillahi rabbil alamin. Sebagaimana terdapat dalam Sahih Al-Bukhari bahawa surah Al-Fatihah dinamakan sebagai alhamdulillahi rabbil alamin. Maka tidak ada hujah. Kalau demikian, tak ada hujah bagi orang yang mengatakan basmalah bukan ayat daripada surah Al-Fatihah.
Sebab maksud Aisyah bukan terus baca Alhamdulillahirrabbilalamin. Maksud dia baca surah Alhamdulillahirrabbilalamin. Dan dalam surah Alhamdulillahirrabbilalamin, awal dia adalah Bismillahirrahmanirrahim. Tapi apa pula dalil awak ada Bismillahirrahmanirrahim? Itu dalil lain. Antaranya yang tadi itu, basmalah ada dekat atas kat dalam Quran. Contohnya. Baik. Apa pun hadis ini tak boleh jadi dalil ya. Tak boleh jadi dalil semata-mata dalil untuk menafikan basmalah daripada Al-Quran. Mereka ada dalil lain lah. Dalil mereka adalah hadis qudsi, qasamtu salata baini wa baina 'abdi nisfain. Kan ada? Hadis sahih, aku membahagikan. Hadis ini banyak dalam Bukhari dan Muslim. Aku membagikan solat di antara aku dan hamba-Ku kepada dua bahagian. Apabila hamba-Ku membaca Alhamdulillahirrabbilalamin, aku akan katakan Hamidani Abdi. Apabila dia membaca Ar-Rahmanir-Rahim dan seterusnya sampai habis. Kan? Jadi kita dapat dalam hadis qudsi tersebut Allah bagikan solat. Maksud solat kat sini apa dia? Bagi dua ni, surah Al-Fatihah lah, bukan solat semua. Surah Al-Fatihah ni dinamakan solat. Kemudian permulaannya adalah Alhamdulillahirrabbilalamin. Bukannya Bismillahirrahmanirrahim. Itu dalil. Antara yang mentarjihkan ni ramailah. Beberapa ulama yang kita kenal, Syekh Utsaimin rahimahullah mentarjihkan pendapat ini. Dia kata basmalah bukan salah satu ayat daripada Al-Fatihah. Pendapat ini boleh dikatakan ada hujahnya daripada sudut ini. Tapi itu pun masih boleh dijawab lagi. Masih boleh dijawab. Maksud di situ bukannya permulaan ayat Alhamdulillahirrabbilalamin. Itu cuma terangkan apa yang Allah kata apabila seorang hamba baca Alhamdulillahirrabbilalamin. Tak nafikan Bismillahirrahmanirrahim itu adalah ayat daripada Al-Fatihah. Alhamdulillah, pembahasan panjang lebar agak tempatnya ada. Kita cuma nak terangkan apa yang dijadikan pembahasan oleh ulama daripada hadis kita ini. Baik, kita teruskan. Kata Al-San'ani pun akan datang membahasannya secara lengkap dalam hadis Anas kejap lagi. Baik, kemudian berkaitan dengan rukuk, bahawa Nabi SAW tidak mengangkat kepalanya ketika rukuk dan tidak tundukkan sangat, tapi apa ni? Tegak sama dengan badannya. Baik, itu maknanya. Jadi salah orang yang rukuk kadang dah penat, tak tahu kepala berat, penat. Budak-budak suka solat macam itu. Tunduk sampai bawah. Diingatkan lagi tunduk lagi. Tawaduk. Ada orang kadang-kadang dalam hati dia macam-macam idea tu. Niat dia baik sebenarnya. Lagi tunduk, lagi tawaduk. Lagi bagus. Ayo khusyuk. Tapi ini semua pasal apa? Pasal dia tahu ke pasal dia tak tahu? Pasal dia tak tahu, maafkan dia. Nanti bila dia belajar, dia tahulah. Rupanya bukan apa yang kita rasakan, kita buat. Bukan suka-suka kita dalam ibadat. Kita buat semuanya ikut sunnah Nabi SAW. Nabi lagi tahu. Mana lagi tawaduk. Lagi rasa, lagi nampak tunduk kepada Allah SWT daripada semua orang. Ini tak ada masalah. Kita tinggal nak ajar je. Jadi kita boleh hafal makna hadis ni pun jadi. Hadis dalam Sahih Muslim, Nabi tak naikkan, tak turunkan. Dan orang kata nak kena naikkan pula, nak kena tengok depan. Sebab apa? Bila kira nak kiblat pula, tak tahu apa punya mazhab pula, nak kena tengok depan, kepala. Tak ada. Straight aja. Mata dia yang tengok dekat tempat sujud. Tak ada hal tu. Kemudian dalam hadis tersebut Aisyah kata wa kana yaqulut tahiyyah baina kulli rak'atain. Dia membaca tahiyyah di antara dua rakaat. Dan maksud di sini adalah tahiyat yang ma'ruf, antaranya adalah lafaz Ibnu Mas'ud yang akan datang. At-tahiyyatul mubarakatuh salawatut thayyibatu lillah. Fa fihi syar'iyyatut tasyahhud al-awsat. Di dalamnya terdapat pensyariatan membaca tasyahud yang tengah dan yang akhir. Apa dalil bahawa ada tasyahud tengah? Sebab setiap dua rakaat. Apa dalil bahawa ada tasyahud akhir? Patutnya tak ada kan? Tak ada kat sini? Setiap dua rakaat. Tapi kalau 3 rakaat maghrib, tak ada tahiyat akhir kan? Betul
Jadi kenapa Imam San'ani kata ia dalil bahawa adanya bacaan tasyahud awal, tasyahud tengah dan tasyahud akhir. Kalau 2 rakaat baca tasyahud, bolehlah yang subuh boleh, zuhur, asar, isyak boleh, maghrib mana boleh. Faham ni? Nah, okey, dah faham? Masalah daripada apa? Pada 3 rakaat. Dalam 3 rakaat tak tercover dengan apa? Daripada hadis ini. Okey. Nah, tapi ni tak ada masalah. Sebab apa? Adanya riwayat-riwayat lain. Tak ada hal ni. Okey. Tapi kalau kita ada tiap 2 rakaat tasyahud, cuma satu je maghrib aja tak dimasukkan ataupun tidak masuk dalam hadis ini, maka kita boleh kiaskanlah kalau 3 rakaat pun sama juga. Setiap 2 rakaat maksudnya apa? Juga pada yang akhir. Yang penting yang akhir ada tasyahud lagi. Cuma kata As-San'ani, adakah membaca tasyahud awal dan akhir itu wajib ke tidak? Kata As-San'ani, ia tidak menunjukkan kepada wajib. Setuju ke tak setuju? Dan beliau terangkan dalilnya, li'annahu fi'lun, kerana ia perbuatan. Jadi awak faham tak? Fuqaha lihat nak ambil dalil dia sunnah, nak ambil dalil dia disyariatkan, tak ada masalah. Tapi nak jadikan satu pensyariatan, satu sunnah tu sebagai sesuatu yang wajib mesti buat, itu perlu dalil lagi kuat, dalil lagi khas. Nak kata dia sunnah, nak kata dia disyariatkan tak apa, nak kata dia wajib, mesti ada macam perintah. Sebab setakat perbuatan Rasulullah SAW, dia tidak menunjukkan kepada kewajipan. Mungkin dia sunat. Habis macam mana dengan hadis Nabi? Sallu kama ra'aitumuni usalli. Solatlah sebagaimana aku solat. Betul, tapi tak ada orang kata bahawa semua yang Nabi buat tu adalah wajib belaka. Ya ke tidak? Nah. Habis Nabi baca surah lepas Fatihah, wajib ke tak? Dah banyak dah sekarang ijma' bahawa ada perkara-perkara yang bukan wajib. Doa iftitah, semua ulama kata dia bukan wajib. Di sana ada yang disepakati wajib, ada yang disepakati tidak wajib, ada yang diperselisihkan dia wajib ke tidak. Jadi setakat dalil macam ini tak boleh jadi hujah bahawa ia wajib sebab dia fi'il. Tapi kata San'ani, boleh jadi dalil dia wajib jika kita katakan bahawa perbuatan Nabi ini, baca tasyahud ini, adalah penerangan untuk mujmalnya solat yang ada dalam Quran yang diperintahkan kita buat secara wajib. Kita disuruh solat betul tak? Wa aqimus solat wa atuz zakat. Okey. Perintah ni perintah wajib ke tidak ni? Perintah solat wajib. Aqimus solat liduluki syamsi dan seterusnya. Cuma macam mana nak solat yang wajib ini? Datang penerangannya dari sifat solat Rasulullah SAW. Jadi ada kemungkinan bahawa apa yang Nabi ajar tu, apa yang Nabi buat tu adalah menerangkan apa yang wajib dalam ayat Al-Quran. Jadi dia macam gitu. Nabi penerang kepada Al-Quran. Al-Quran kata solat tu wajib. Jadi apa yang Nabi terangkan tu adalah nak cover yang wajib. Tapi itu juga tak cukup kuat sebenarnya. Sebab Nabi pun boleh buat yang wajib tambah dengan yang sunat. Jadi dekat situ perlu kepada fikir dan ijtihad. Kemudian wal af'al li bayanil wajib wajibah. Kalaulah perbuatan-perbuatan untuk menerangkan yang wajib adalah wajib. Au yuqal bi ijabi af'alis solah, ataupun dikatakan bahawa wajibnya semua perbuatan-perbuatan solat. Sebab Nabi SAW bersabda, sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah sebagaimana kamu lihat aku solat. Wa qad ikhtalafa fi tasyahhudain. Tetapi telah diperselisihkan tentang hukum 2 tasyahud ini. Pertama, tasyahud yang terakhir. Maka dikatakan bahawa ia wajib. Yakni dua-dua tasyahud wajib. Bukan yang akhir dia wajib, yang tengah pun wajib. Wa qila sunnatan. Ada pendapat katakan dua-dua tak wajib, tapi sunat. Wa qila al-awwal sunnah wal akhir wajib.
Ada pula yang mengatakan bahawa tasyahud pertama tu sunat, tapi tasyahud akhir wajib. Ni pendapat siapa? Pendapat kita kat sini kan. Mazhab Syafi'i kata tasyahud awal wajib ke sunat? Sunat, tak baca pun tak apa. Tapi tasyahud akhir mesti baca. Betul? Yang akan datang pembahasannya dalam hadis Ibnu Mas'ud insya-Allah taala tentang tasyahud akhir. Kemudian sambung lagi San'ani. Wa ammal awsat, tasyahud yang kedua pula, yang pertama pula, maka dijadikan hujah orang yang berkata ia wajib ataupun orang mengatakan ia wajib, menjadikan hadis ini sebagai hujahnya. Sebagaimana yang kami sebutkan tadi, baik, sebab Nabi buat kan. Nabi buat semua yang menerangkan wa aqimus solat. Jadi apa Nabi buat semua wajib. Dan juga dengan dalil lain, sabda Rasulullah SAW, idza shalla ahadukum falyaqul at-tahiyyatu lillah, sampai akhir hadis. Jadi ada dua dalil. Dalil yang pertama, dia menerangkan perbuatan yang wajib dalam Quran. Yang kedua adalah hadis yang khas. Apabila seorang daripada kamu solat, hendaklah dia kata at-tahiyyatu lillah. Yang ini baca tahiyat. Dan ini umum untuk yang pertama dan tasyahud pertama dan terakhir. Jadi kalau Nabi perintah, apa asal hukum perintah? Wajib ke sunat aja? Wajib. Ni dalil ni. Falyaqul. Of course, orang yang lagi satu akan kata ni perintah, tapi mungkin perintah sunat juga. Dia aja. Jadi khilaf tetap khilaf. Yang kita orang pilih bahawa adalah tahiyat dua-dua adalah wajib. Kemudian kita sambung, kita baca lagi pembahasan ulama. Wa man qala bi annaha sunnah, bagi mereka yang mengatakan tahiyat pertama tu sunnah, tak wajib, iaitu mazhab Syafi'i, mereka berdalilkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bila lupa nak baca tasyahud awal, nak duduk tasyahud awal, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak apa? Tidak datang balik, tidak duduk balik untuk apa? Untuk baca tasyahud itu. Tapi Nabi apa? Terus saja bangun, baca Fatihah. Maknanya tertinggal lah. Kemudian Nabi SAW buat apa lepas salat? Nabi lengkapkan dengan sujud sahwi. Kata ulama-ulama Syafi'i dan mereka sependapat dengannya, walau wajaba, kalaulah tasyahud awal itu wajib, Nabi takkan buat macam tu. Tak boleh cover dengan sujud sahwi, boleh tak? Kalau kita lupa nak rukuk, kita cover dengan sujud sahwi. Terlupa nak sujud, kita cover dengan sujud sahwi. Terlupa nak baca Fatihah, cover dengan sujud sahwi. Boleh tak boleh? Tak boleh cover, mesti nak kena apa? Rukuk tu, sujud tu, buat balik rukuk tu, sujud tu. Fatihah buat. Sebab dia wajib. Kalau Nabi tak buat tasyahud awal itu, Nabi cukup dengan sujud sahwi, menunjukkan dia tidak wajib. Ini hujah mereka. Kuat juga. Tapi kuat pun pada awak kuat, pada orang lain no, tak kuat. Aku boleh jawab. Apa dia? As-San'ani kata apa? Waqad radda hadzal istidlal, waqad rudda hadzal istidlal bi annahu yajuzu an yakuna al-wujub ma'a dzikri fa in nasiya hatta dakhala fi fardin akhar jabarahu sujudus sahwi. Jawapannya ada. Saya baca bahasa Arab ya, sebab saya tak ada bahasa Melayu dia. Boleh dijawab bahawa yang wajib itu bila ingat. Kalau lupa, sampailah dah masuk kepada rukun yang lain, dah bangun terus, dan ulama selalu letakkan had dia bila dia dah apa ni, dah sampai had apa ni, rukuk lah. Dia tak payah duduk lagi. Dia kena apa ni, dia teruskan diri. Lepas tu dia sujud sahwi. Jadi wajib juga. Cuma ada maafnya kalau lupa. Ada tak macam tu dalam syariat? Wajib bila ingat, kalau lupa dimaafkan. Kadang-kadang maaf terus, kadang-kadang maaf dengan bayar apa benda lah. Ada kan macam tu? Ada kala maafkan terus. Kalau puasa lupa makan minum kan, kenyang, minum 2-3 kali, makan berapa round. Ini kalau puasa 6 selalu. Kalau puasa 6 lupa macam mana? Dah makan dah apa semuanya. Puasa 6 lah jadi. Sama juga ke tu untuk puasa Ramadan ya? Yang selalu lupa puasa Ramadan ke puasa sunat kan ya?
Puasa sunat, alamak kena puasa jadi. Sama lah juga. Sebab Nabi tak beza-beza kan. Puasa. Alhamdulillah. Rezeki. Sebab bila time bulan puasa, makanan pun memang tak ada. Betul tak? Semua dah simpan. Yang bila makan banyak itu dah raya apa semuanya kan. Ini yang selalu kita lupa. Okey. Jadi itu dalil bahawa kadang-kadang dia wajib. Tapi dimaafkan kalau lupa. Dan inilah yang tepat dalam masalah ini. Ini mazhab Hanbali ya. Masyhur. Sebab nak ikutkan bila Nabi jabarkan, Nabi lengkapkan, coverkan dengan sujud sahwi, menunjukkan bahawa ia kena buat juga. Dia wajib. Baik, kemudian kata-kata Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis, dan Nabi SAW membentangkan kaki kirinya, mengangkat kaki kanannya, ia menunjukkan bahawa duduknya Nabi SAW antara dua sujud, dan ketika tasyahud semuanya macam tu. Dan inilah pendapat Hanafiyah. Jadi mazhab Hanafi dia tak ada duduk apa? Semua duduk je macam tu, sama. Tetapi dalam hadis Abu Humaid yang telah lalu yang kita baca sebelum ini, bahawa Nabi membeza-bezakan cara duduknya. Untuk duduk biasa lain, yang duduk akhir dia lain. Iaitu duduk tawarruk. Punggungnya atas apa? Atas tanah. Tapi kita baca apa kata Sun'ani. Walil ulama'i khilafun fi dhalik. Para ulama mempunyai khilaf di dalam masalah cara duduk ni. Wa zahiru annahu minal af'alil mukhayyar fiha. Yang zahirnya bahawa ia termasuk perbuatan yang luas untuk kita buat. Maknanya kita boleh pilih nak duduk macam ini boleh, nak duduk macam itu pun boleh. Jadi ini adalah ijtihad Imam Sun'ani. Kalau kita kumpul kan, boleh buat satu tesis. Apakah ijtihad pendapat Sun'ani rahimallahu ta'ala. Baik. Tapi itu pendapat beliau. Para ulama mengatakan bahawa ini bukan boleh pilih-pilih. Nabi tak cakap pun boleh pilih-pilih. Hadis ni satu, Nabi SAW duduk macam tu je, sama je. Satu lagi hadis Nabi beza-bezakan. Jadi apa kita nak buat? Kita katakan bahawa ambil hadis yang beza-bezakan. Bahawa hadis yang kata macam gini je, maknanya apa? Selain duduk tasyahud akhir. Selesai. Jadi duduk kita ambil. Ini lagi cantik. Dan ini dalam keadaan biasa. Adapun kalau dalam keadaan luar biasa, seperti jemaah saf sempit, ataupun sakit atau apa, maka kita boleh duduk mana saja, cara duduk yang kita mudah. Jangan sampai nak itu punya pasal, kita kangkang sini, itu duduk atas orang peha semua kita duduk. Saiz bukan main besar pula tu. Aduh, budak kecil pula tu. Dulu budak kecil time tu memang selalu takut dah nak solat sebelah orang besar. Itu kalau solat 4 rakaat, kalau tarawih 20 rakaat. Dulu lama dia tu duduk mesti 4 kita. Alahai. Dia kadang dia ingatkan wajib. Jadi dia mesti nak buat juga macam mana pun. Sampai macam mana pun nak buat. Sampai badan dia tertunduk kat depan ni semua, mana boleh. Dah sempit sudahlah duduk macam mana ya. Ikut kita punya peha tu je. Satu yang saya nak ingatkan tentang masalah rapat saf ni. Rapat saf ni baguslah. Tapi antara tanda bahawa orang ni nampak macam rapat saf, kaki dengan kaki melekat, tapi sebenarnya dia tak rapat saf. Orang nak tahu bila? Bila dia duduk, bila dia sujud. Tak ada orang, jaranglah orang dia sujud, dia punya lutut peha kangkang punya. Boleh tak sujud dengan itu? Itu golek tu. Kalau dia dah kangkang sangat, nanti bila nak sujud, mesti dia terpaksa dia akan rapatkan sikit. Dan cuba buat letakkan lutut betul-betul sebelah lutut dia. Lepas tu dia dah tak boleh kangkang lagi. Itu menunjukkan dia tengah ambil space kawan dia kat sebelah. Zalim tu. Zalim. Walaupun dapat kaki rapat. Sebab tu kebanyakan kalanya adanya bahu tak kena. Jadi kalau ni saya nak nasihatkan sahabat-sahabat, bukan macam gitu. Rapatkan saf bukan macam gitu. Nak tahu macam mana? Macam gitu yang awak dia konsisten. Diri macam gitu, rukuk, sujud, duduk pula nanti. Semua macam gitu patutnya. Itu awak punya size. Itu awak punya space.
Nah, bila dia diri lain, bila dia duduk lain, dia menunjukkan dia tak ikut apa ni? Dia tak ikut dia punya size yang allotted untuk dia. Dia dah ambil orang lain punya size. Tu dia. Siapa buat demikian zalim sebenarnya. Kecuali dia ada uzur. Kadang ada orang tua dia terpaksa ada space extra sikit. Memang dia tak boleh macam tu. Dia kena diri kangkang. Ada orang sakit kan, dia kena kangkang. Ada orang kena gitu, kena gini, itu dimaafkan. Tapi kalau sengaja, salah. Dan satu lagi, apa pun kita buat, jangan sampai menyakitkan orang sebelah. Kita tak tahu apa uzur dia. Baik. Kemudian apa lagi dalam hadis ni? Jadi kita tak setuju kata San'ani rahimahullah ta'ala bahawa boleh tak duduk macam mana pun boleh. Kita katakan tak, ikut sunnah. Duduk awal macam gini, duduk akhir tawarruk. Baik, kata-kata Aisyah, Nabi melarang daripada uqbatas syaitan. Ini duduk macam syaitan. Ada dua tafsiran. Annahu yaftarish qadamaihi wa yajlisu bi alyatai ala qibai. Satu adalah dia ni tapak kaki ni kan ke belakang kan, tapak kaki ni ke belakang. Awak duduk buntut tu kena apa ni? Atib. Atib tu maknanya tapak kaki ya. Duduk kat situ. Ni biasalah. Tak ada masalah sebenarnya. Tetapi yang abadilah ni semua adalah pendapat apa ni mazhab Zaidiyah. Satu lagi tafsiran adalah yang kita sebutkan tadi. Dia letakkan, dia rapatkan buntutnya dengan kakinya. Jadi dia naikkan kaki dia. Jadi macam nyangkung tadi. Lutut ke atas. Macam orang duduk main bola lah kira kan. Tapi ni duduk terus bukan menyangkung tanah. Ada orang kena peluk dia punya kaki kan. Ni tak, kaki dia letak bawah. Macam anjing Goofy gitu. Nah. Kata kan? Itu namanya iqa'ul kalb. Itu memang dilarang. Okey. Jangan duduk macam tu. Lagi-lagi kalau pakai kain masalah. Dan duduk macam itu memang tak stable, boleh jatuh. Kemudian larangan yang kedua adalah apabila sujud, kita telah terangkan tadi. Membentangkan lengan atas lantai. Sebab dia menyerupai haiwan. Dan Nabi SAW pernah larang kita daripada kita turun seperti seperti duduknya unta. Yang duduk macam tu. Dan dilarang kita mata kita ke sana ke sini, ke kaki, kepala kita ke sana ke kanan ke kiri seperti musang. Faltifati tha'lab. Iftirash kaftirash as-sab'. Duduk seperti duduknya anjing. Duduk seperti duduknya haiwan yang liar. Kemudian rukuk sujud macam apa? Macam burung, macam burung gagak, cepat. Jadi semua dilarang. Dan juga mengangkat tangan apabila beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, silap lepas tu beri salam, dia tu pun sampai salam tangan. Assalamualaikum salam. Apa khabar? Kaifa hal? Nabi larang. Dalam Sahih Muslim ada seperti apa ni? Ekor kuda-kuda yang panas. Jadi apa kita boleh dapat? Bahawa terdapat dalam syariat ini satu kaedah ni sebenarnya. Banyak ni larangan daripada seorang manusia menyerupai haiwan. Jadi terkadang ni boleh dikiaskan dengan perbuatan-perbuatan lain, tapi ini bukan tempatnya. Adapun dalam solat, inilah keadaan-keadaan yang kita jangan buat sebab dilarang kita menyerupai haiwan. Ni solat manusia. Kadang orang dapat hidayah tengok orang solat aja. Kadang-kadang awak boleh khusyuk just tengok orang kat Mekah solat aja. Tak apa-apa, dia solat aja hati boleh sejuk. Banyak hikmahnya sebab ini memang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang tengok sejuk je, suka je bila tengok orang solat. Tapi kalau dia joget-joget, pusing kepala, betul lah. Pusing sarban dia semua. Terginja-ginja. Abang tengok panas saja tu. Macam apa ibadat macam ni. Apa lagi yang pukul-pukul badan, pukul dada, pukul kepala, sepak-sepak muka. Ni apa? Jalan atas batu, jalan atas api, cocok-cocok.
darah-darah. Awak tengok lama teruk kena buat macam ni, tak nak masuk agama ni. Tapi kita dapati yang buat ni semua siapa tahu? Dia punya anak murid aja. Awak tak akan jumpa ustaz dia buat macam ni. Ustaz tengokkan je. Dia yang pakai sarban hitam pun tengokkan. Mana buat gitu? Mana darah-darah? Tak pernah pun. Semua kena treat kan dia. Dia takkan buat. Dia buat sikit-sikit je. Lepas tu, lain semua follow. Dia pernah bikin. Awak takkan nampak dia buka baju dia, bantai dia punya badan, darah-darah. Tak ada. Apa? Dia tak payah sedih ke? Orang lain je kena sedih. Awak suruh dia petok guru, ustaz dia bikin. Dan yang terakhir, kata-kata Aisyah adalah Nabi SAW menyelesaikan solatnya dengan membaca taslim, dalil pensyariatan memberi salam. Adapun kewajipannya, maka dapat daripada hadis lain. Yang benar, yang disepakati ulama bahawa ini adalah wajib. Beri salam tu wajib. Kemudian adakah wajib dua side kita beri salam? Kanan kita kena beri salam, kiri pun wajib beri salam. Itu tidak tidak zahir daripada riwayat ini. Yang kita jumpa Nabi SAW biasanya kebanyakan kalinya akan beri salam kanan dan kiri. Tetapi terdapat riwayat Nabi pernah beri salam cuma kanan saja. Dia tak beri salam kiri. Hadisnya sahih. Kalau hadisnya sahih, menunjukkan bahawa hukum beri salam dua-dua tu adalah wajibnya satu kali. Yang lagi satu kali tu, di kiri tu tidak wajib. Jadi kalau dah tahu tak wajib, tak payah buat. Yang kali jangan buat tau, saya dah belajar tak wajib. Buat satu kali je. Ada orang faham macam itu, belajar supaya tak nak buat. La ilaha illallah. Orang bukan kata tak wajib tu maknanya tak payah buat, maknanya dia sunat, tak berdosa kalau tak buat. Jadi apa kita buat? Kita selalu buat, bukan selalu tak buat. Ada orang nak tunjukkan bahawa dia dah belajar, dia dah pandai, dah khatam sifat solat, dia tak nak buat pula. Bila jadi imam sengaja tak nak buat. Ni kita orang dah tengok lah dekat Madinah. Ya apa je, Nabi selalu, dia sunat, semua ulama kata sunat, buat je lah. Kemudian kalau ia menimbulkan fitnah, ya apa ni sembahyang Wahabi ke ni? Kan? Orang memang tunggu je nak cari pasal. Jadi dia akan apa ni? Dia buat orang penat lah nak kena terangkan itu, terangkan ini. Baik. Sedangkan perkara ni bukan perkara yang sepatutnya kita buat macam tu secara dakwah. Baik. Ada apa-apa soalan? Assalamualaikum Ustaz. Saya nak tanya sikit tentang sujud syukur dengan sujud tilawah. Dari segi kaifiatnya, persoalannya perlukah berwuduk? Jadi jawabnya sujud syukur dan sujud tilawah, kalau dia dalam solat mestilah berwuduk, sebab solat tu perlu wuduk. Adapun kalau luar solat, adakah wajib kita berwuduk untuk sujud syukur dan sujud tilawah? Jawabnya, adakah sujud ini solat? Kalau jawabnya sujud syukur, sujud tilawah ni solat, wajiblah wuduk. Tapi kita tahu dia bukan solat. Jadi kalau bukan solat, tak ada Allahu Akbar, tak ada takbiratul ihram, dan tak ada pula wajib kena ngadap kiblat pun. Jadi dia setakat sujud. Dan daripada sudut kita lihat, bila kita sujud syukur ni, bila kita dah plan nak sujud syukur ke, bila ada sebab baru kita sujud syukur? Ada sebab ke tiap kali lepas kita solat kita sujud syukur? Bagaimana orang selalu buat? Bila ada sebab, bukan time tu. Sebab dia apa? Bila datang kepada kita berita gembira, orang itu yang dalam keadaan kronik apa semuanya ICU selamat dioperasikan, ataupun dah sihat, yang tadi dah koma sekarang dah bukan full stop dah. Alhamdulillah, kita sujud syukur kat mana-mana aja, kat tepi jalan pun dengar ada orang susah nak melahirkan, alhamdulillah melahirkan, dapat pula apa yang dia nak, sujud syukur. Itu memang sunnah. Ataupun
kemenangan bagi tentera Islam contohnya, kita sujud syukur. Ada orang baik yang jadi ketua contohnya, kita sujud syukur, tak ada masalah. Jadi keadaannya tidak tidak tentu. Jadi hikmah sepatutnya tidak disyaratkan sujud. Baik, sujud tilawah begitu juga asalnya. Tapi tidak ada syak dan ragu-ragu bahawa kalau ada wuduk kita sujud syukur, sujud tilawah lagi afdal. Lagi taharah lagi bagus. Kemudian perlukah takbiratul ihram? Kita dah jawab tak perlu. Perlukah berdiri tegak? Tak perlu. Dah tengah duduk pun kita boleh sujud. Perlukah 2 kali sujud? Tak ada, 1 kali saja. Perlukah baca tasyahud? Tak ada lah, itu semua solat. Dan tak perlu beli salam. Baik, nak baca ke tak nak baca kat dalam sujud tak apa. Tapi baca pun boleh. Baca doa dalam sujud tu subhana rabbil a'la. Okey. Ada apa soalan lain? Boleh nak bagi kepada hadis yang berikutnya, tapi kalau tak kita ada lagi. Ada 2 soalan. Tadi Ustaz ada katakan tentang syaitan, uqbatu syaitan yang dilarang. Adakah larangan ini khusus untuk solat ataupun ia am? Asalnya konteks larangan ini adalah dalam solat. Jadi itu memang jelas. Adakah dilarang juga di luar solat? Kita katakan seharusnya kita elakkan perbuatan-perbuatan ini mimpi haiwan. Tapi kalau ada keperluan nak buat macam tu, maka dibolehkan. Nak ambil gambar main bola ke apa kan, kena duduk macam itu. Semua diri tak boleh, duduk. Tak adalah, maksud saya tu kalau ada keperluan dibolehkan. Tak ada pun dalam solat memang dilarang. Di luar solat tak mengapa. Yang kedua, apabila seorang membaca doa secara jahar, adakah orang yang mendengarnya diharuskan mengangkat tangan dan mengaminkannya? Harus kalau awak kata wajib, tidaklah. Bahasa Indonesia tak wajib. Tapi kalau seorang tu nak aminkannya, boleh dia dapat apa yang didoakan tu. Kalau awak cakap ni luar solat ni, kalau cakap luar solat, adapun dalam solat mesti ikut imam. Mesti ikut imam. Kata ulama, dalam Quran tu pun ada isyarat, kalau bukan dalil, tentang mengaminkan doa. Dalam surah Yunus atau surah Al-A'raf, apabila Nabi Musa AS doa pada Allah SWT untuk hancurkan Fir'aun dan sebagainya kan. Yang doa kata Allah SWT, wa qala Musa rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayatid dunya rabbana liyudillu an sabilik, sampai ya Allah, kau berikan Fir'aun tu dan pembesar-pembesarnya perhiasan dunia dan sebagainya tu untuk menyesatkan daripada jalanmu, maka hancurkanlah harta mereka dan seterusnya, berikanlah azab. Sebab mereka tak akan beriman sampai mereka melihat azab yang pedih, hatta yaraul azab al-alim. Yang doa tu kat dalam ayat tu adalah Nabi Musa. Baik. Tiba-tiba Allah kata, qala qad ujibat da'watukuma fastaqima wa la tattabi'anni sabilal ladzina la ya'lamun. Ini suratul A'raf. Kata Allah SWT, qala qad ujibat da'watukuma, telah dikabulkan doa kedua kamu. Padahal tadi yang doa siapa tu? Yang baca doa Nabi Musa AS. Tiba-tiba Allah kata telah dikabulkan doa kedua kamu. Siapa lagi satu lepas Nabi Musa? Bersama Nabi Musa, Nabi Harun AS. Fastaqima, maka hendaklah dah dikabulkan, maka hendaklah kamu istiqamah. Dan jangan kamu ikut jalan orang yang tidak tahu. Sebab orang ada ilmu, orang ni Nabi, ada wahyu, ikut wahyu tu, ikut syariat. Jangan ikut kiri kanan, jangan orang nak buat gitu kita kata boleh. Itu dah sebenarnya petunjuk kepada orang nak berdakwah, nak nasihat, nak amar ma'ruf nahi munkar, mesti ikut syariat. Allah akan kabulkan doa kita.
Jadi macam mana dua-dua boleh dapat? Kata ulama, Nabi Musa AS bila doa, Nabi Harun kat belakang tengah apa? Tengah aminkan. Jadi itu jawapan. Boleh aminkan. Cuma bagusnya kalau kita aminkan, kita tahu apa yang dia baca lah. Tapi kalau kita sangka baik, dia orang alim, betul tak? Dia tahu apa yang dia baca. Dia bukan main karang-karang daripada mana punya kitab kuning ke apa semuanya. Kalau kita tak ada apa-apa, kita boleh aminkan. Tapi kita tak apa doa dia baca tak, dia belajar kat mana tak, doa tak apa, sekali doa bukan-bukan. Yang ini jangan aminkan, diam je sudah. Dan satu lagi masalah, biasanya di malam-malam Ramadan, imam baca doa panjang-panjang, betul tak? Dan kita mungkin dengar lah, orang kat belakang makmum, kadang baca amin, kadang baca subhanallah, kadang baca ya Allah lah, kadang macam-macam baca. Ni lagi kat Mekah kan, Madinah. Kita pun, orang Melayu tak tahu apa pun terikut. Kita pun suka ikut-ikut. Dari orang ni bila datang Mekah Madinah, dia ingatkan semua orang kat Mekah Madinah buat semua betul aja. Padahal fikir tu bukan orang Mekah, orang Madinah pun orang yang datang. Dia nampak sama je. Nah, pasal tu datang, diorang pergi pasar kat Madinah, diorang beli baju sama. Dan pakai tudung pun sama. Orang kan? Padahal diorang bukan orang sana. Nah, kadang orang Bangla, orang Pakistan, orang mana-mana. Jadi kata ulama yang sebenarnya tak ada dalil. Kita cuma baca amin, amin, amin je. Itu yang sunnahnya. Tak ada apa-apa kita tak baca. Bukan kita nak tambah subhanallah apa semuanya. Dalam bab tasyahud tadi, kan dia kata wajib. Kalau kita lupa, boleh digantikan dengan sujud sahwi. Sebabnya kalau dalil dia wajib, kita lupa dia jadikan sunnah. Macam mana kita kiaskan dia dengan lain-lain seperti Fatihah dan sebagainya? Ini nak ialah di sana adanya wajib. Dia tetap wajib, tak buat berdosa kalau sengaja. Tapi kalau tak sengaja, terlupa, maka dia tak berdosa, tapi kena sujud sahwi. Itu wajib. Tapi Fatihah ni dia bukan wajib aja. Rukuk ni bukan wajib aja. Sujud ni bukan wajib aja. Dia dah rukun. Rukun ni tiang, tak ada terus. Dia essence of the ibadat. Dia macam puasa tapi boleh makannya. Okay. Macam solat tapi tak ada sujud. Ini bukan solat. Macam panjang diri, baca macam-macam apa semuanya tapi tak sujud, tak solat dia. Ni, tu namanya rukun. Macam orang haji, semua dia buat. Arafah dia miss. Tak ada haji. Kan? Itu namanya rukun. Sama juga rukun iman, rukun Islam. Macam-macam rukun Islam dia bikin. Betul tak? Solat dia tak buat. Rukun iman, semua benda dia percaya. Tapi satu je dia tak percaya. Satu malaikat dia tak percaya. Satu Nabi dia tak percaya. Dia tak beriman. Maknanya rukun. Itu faedahnya belajar istilah-istilah ni. Sebab dia apa ni? Dia letakkan semua, dia categorizekan. Dia sains sebenarnya ni. Ini sebenarnya satu sains, fikir ni. Dalam hadis yang nama menjadi imam utama bihi. Syarahnya maksudkan dari hadis tu macam mana Ustaz? Dia secara am ataupun ada ikhtisar. Jadi macam ada pengkhususan. Dia tergerak dari imam ke dijadikan imam untuk diikuti. Nabi dah terangkan bila dia bertakbir Allah Akbar fakabbiru. Maksudnya sama-sama ke selepas dia? Selepas dia. Wa idza qala waladdallin faqulu amin. Apabila dia rukuk farka'u. Apabila dia baca sami Allah liman hamidah, maka kamu apa? Rabbana lakal hamd. Seterusnya, kaifiat mengikut imam tu semua tunjuk jelas kat situ. Sampai habis. Itu tak sebut kat dalam hadis tersebut. Jadi ada khilaf di kalangan ulama. Adakah hay'ah, cara diri, cara duduk, cara sujud, semua wajib kena ikut imam ataupun tidak? Cara sujud maknanya kalau dia turun lutut dulu, kita pun kena turun lutut dulu ke tidak. Kalau dia turun tangan dulu, tangan dulu. Kalau dia turun kepala dulu. Pasal dia tak ada tangan. Kita pun kena buat ke tidak.
Kemudian apa lagi perbuatan-perbuatan dia? Kalau dia gatal, betul tak? Dia korek-korek hidung dia, kita kena korek-korek hidung kita. Kalau dia garuk-garuk, kita garuk-garuk. Dia bersin hacum, kita pun hacum juga. Sebab imam dijadikan untuk diikuti. Adakah semua tu? Jadi kalau yang difahami oleh ulama, apa juga yang imam buat sebagai imam, sebagai solat, yang imam tu i'tiqadkan sebagai solat, kena ikutlah, ikut umumnya hadis tersebut. Pendapat kuat juga Syekh Albani rahimahullah taala mengambil pendapat ini. Semua yang imam i'tiqadkan sebagai solat. Tapi kalau dia tak i'tiqadkan sebagai solat, seperti garuk-garuk ni apa semuanya, tidak. Dan dalilnya Nabi SAW bila jadi imam, dia pakai selipar tu lah. Sahabat-sahabat pun solat pakai selipar. Dan yang membezakan orang Islam dengan orang Yahudi adalah orang Yahudi bila solat, bila pakai selipar, dia akan buka selipar. Tapi kalau orang Islam, dia kalau tengah pakai selipar, dia akan apa ni? Terus pakai selipar. Tapi bukan dah tak pakai selipar, nak solat, dia pakai selipar. Bukan maknanya sunnah pakai selipar tu adalah awak memang tak pakai selipar, lepas tu awak nak solat pakai selipar tu, bukan. Awak dah memang pakai selipar dan tempat tu memang okey punya. Sunnahnya adalah pakai selipar terus. Itu adalah sunnah Nabi SAW. Yang penting ni kat luar lah, bukan dalam masjid. Nabi solat, dah berapa rakaat, tiba-tiba Nabi SAW tanggalkan seliparnya. Sahabat kat belakang nampak, sahabat pun tanggalkan seliparnya. Lepas tu bila Nabi selesai solat, Nabi tengok diorang pun tanggal selipar. Sama geng. Nabi tanya, kenapa kau tanggalkan? Kamu tanggalkan selipar kamu? Mereka jawab senang ya. Apa jawab dia? Tak ada falsafah. Kami nampak kau tanggalkan, kami tanggalkan lah. Simple je sahabat. Ittiba' je. Ini dalil. Itu dalil bahawa sahabat faham apa juga Nabi buat. Diorang mana tahu ini syariat ke bukan. Tak ada syariat baru kot. Sekarang nak kenapa? Tanggalkan selipar. Pasal wahyu masih turun. Sahabat pandai, bukan macam kita. Kita je banyak falsafah. Jadi Nabi kata, oh tak adalah. Tadi Jibril datang pada aku tengah solat. Dia kata dekat salah satu tapak capal tu, selipar tu ada najis. Jadi dia suruh aku tanggalkan. Aku pun tanggalkan. Baik. Jadi maknanya apa? Bukan kerana dia ibadat solat. Yang itu lain kali kalau awak punya selipar tak ada najis wahai makmum, tak payah nak tanggalkan. Faham ni? Jadi kita cuma tanggalkan atau kita cuma lakukan, cuma ikut imam apa yang merupakan ibadat solat. Sebab bila dijadikan imam, innama ju'ilal imam, dia konteks tertentu ke asal boleh apa juga yang imam tu buat. Imam tu imam dalam ibadat solat. Jadi kalau dia baca doa, awak rasa ini bukan tempat nak baca doa kunut contohnya, kita ikut juga sebab imam i'tiqadkan dia sebagai imam dan dalilnya dijadikan imam untuk diikuti. Kalau orang kan kita ikut kunut kan. Jadi pada orang tu dia kunut tu tidak sunnah. Kalau ikut hadis yang umum macam tu, la ta'ata li makhluqin illa ta'ata li makhluqin di maksudul khaliq. Kita taat kepada makhluk kalau dia buat kemaksiatan. Jadi kalau pada pandangan kita kunut tu maksiat. Kalau tak ada kan, kalau tak ada dalam situ kan. Jadi kita mesti kena ikut Imam Ju'alil Imam ikutkan dalam tiga. Okey. Masalah tadi ni hampir sama dengan masalah masbuk. Yang satu rakaat patutnya dia tak boleh duduk tasyahud awal. Tapi oleh kerana imamnya duduk tak boleh duduk tasyahud akhir. Tapi oleh kerana imam duduk tasyahud akhir, dia duduk ke dia tak duduk? Asalnya boleh ke? Awak bukan time duduk, awak duduk. Maksiat ke bukan? Maksiat kan? Tambah-tambah. Tapi kena ikut kan? Ingat tak? Lepas tu baik-baik awak boleh tasyahud awal, baik-baik satu. Sekarang awak boleh tasyahud awal dah ada dua. Total tasyahud sekarang dah ada tiga. Boleh tak sengaja tambah? Tak boleh tau. Kadang-kadang tambah rukuk, tambah apa, tambah sujud kan ada kan bila kita masbuk. Banyak kita tambah. Semua kerana apa? Ikut imam. Jadi yang tadi tu, imam kunut tu i'tiqadkan dia maksiat ke apa? Imam kunut i'tiqad dia satu sunnah, satu ketaatan. Dan telah diterangkan Nabi suruh ikut imam, maknanya ikut imam yang imam rasa ini adalah ketaatan. So dekat sini awak punya pendapat semua nak kena apa? Nak kena tolak tepi. Bukan kita kata awak tak boleh ada pendapat.
Bila awak ada imam, siapa punya pendapat yang kita kena ikut? Kita kena ikut pendapat imam. Kita punya pendapat ada, entah-entah ada 10 pendapat tu. Kat dalam tu, kat belakang imam ada 10 orang. 10 imam juga. Tapi imam luar solat lah. Mustahil. Jadi campur dengan imam kat depan, ada 11 orang imam. Semua pendapat beza-beza. Okey? Kita katakan, solat ni pasal ni, just for solat aja, kena ikut siapa juga yang kat depan. Baru semua ikut. Tak ada berterabur. Jadi kalau dia nak jamak solat, dia nak qasar solat apa semuanya, pada kita taklah atau sebagainya, ikut aja dia. Faham ni? Jadi ini menunjukkan bahawa, dan ini sebenarnya ada unsur, ada kita katakan ada menyelitkan, mentarbiahkan kepada sahabat, pada umat semuanya tentang akidah mengikut imam. Dan ini tak masuk dalam, tak ada ketaatan pada makhluk dalam memaksiatkan Allah SWT. La ta'ata fi makhluqin fi maksiatillah. Bukan. Sebab dia tak i'tiqadkan dia sebagai satu maksiat. Saya tanya awak lagi satu masalah. Awak tahu kan kita dah baca tentang perkara yang membatalkan wuduk. Antara perkara yang membatalkan wuduk yang dikhilafkan banyak. Awak kasih satu contoh. Sentuh. Sentuh wanita yang bukan mahram. Tapi isteri mahram ke bukan? Kalau sentuh adik perempuan, kakak perempuan, kakak macam perempuan, kakak, ibu, batal tak? Sentuh isteri, pasal apa tak batal tu? Sebab mereka bukan mahram. Sebab mereka mahram lah, jadi sentuh tak batal. Tapi isteri awak, kalau tunang, kalau sentuh tunang, batal wuduk tak? Sebab tu time kahwin ada upacara batalkan wuduk, batal semayang. Jadi dah lepas tu dah tak batal semayang. Ada kan? Saya pun tak tahu mana datang ni. Nak buat kajian satu orang nak buat. Ni kena tanya heritage punya tempat tu. Orang fikir tu, mana datang ini heritage ni? Tak apa, saya tak nak masuk kat situ. Kemudian pegang apa? Pegang rambut, batal lah semayang. Pegang kuku. Kalau kuku kita je pegang rambut dia, batal lah. Tak, kita cerita banyak tu waktu taharah. Yang penting ni pendapat. Dia kata apa? Menyentuh wanita yang bukan mahram dengan detail-detailnya membatalkan air semayang. Au lamastumun nisa. Ini mazhab Syafi'i rahimahullah ta'ala, mazhab Hambali lagi. Baik. Dia dah sentuh dah wanita yang bukan mahram, isterinya lah, senang cakap, isterinya. Lepas tu time solat dia jadi imam. Dia tak angkat wuduk, dia jadi imam. Kat belakang berpendapat bahawa dah batal. Dia punya pendapat tak batal. Boleh tak? Apa hukum solat tak ada wuduk? Maksiat ke taat? Maksiat. Awak belakang boleh ikut ke tak boleh ikut? Ni maksiat. Faham tak ni? Kita katakan ikut juga. Pasal apa? Masalah dia adalah masalah ijtihadiyah. Dia i'tiqadkan ni bukan maksiat. Kita yang i'tiqadkan ni maksiat. Sama juga makan daging unta batal ke tak batal. Sama-sama kenduri unta, betul tak? Bukan biawak tau, unta. Takut-takut ada orang jual biawak lah. Tapi bukan salah pun. Bukan biawak kita tu, biawak dia lain. Jadi makan unta sama-sama. Time solat, si dia ni pergi apa ni? Pergi jadi imam, tak angkat wuduk lagi. Lain semua angkat wuduk. Boleh ikut belakang dia tak? Ini lagi the whole solat maksiat nak ikutkan. Sengaja solat tanpa wuduk mengikut pendapat awak, makmum. Semua ulama kata ikut aja. Faham tak ni? Awal lihat sahabat-sahabat Nabi SAW bersama Uthman radhiyallahu anhu di Mina musim haji. Nabi SAW, Abu Bakar As-Siddiq, Umar, hatta Uthman pun pada mula-mulanya, semua bila kat Mina, diorang tak jamakkan solat. Diorang cuma kasarkan solat. Mereka cuma kasarkan solat. Jadi Zuhur 2 rakaat. Nanti bila masuk asar, bangun lagi. Diorang tak jamak. Jamak ni bukan mesti every time jamak. Okay. Tapi 2 rakaat. Sampai pada zaman Uthman, after berapa puluh tahun,
Uthman radhiyallahu anhu, dia sempurnakan solat. Zuhur dia dah tak solat 2. Jadi dia solat berapa? 4. Asar 4. Maghrib tak boleh lah. Maghrib tak 3. Kemudian Isyak 4. Sahabat-sahabat semua tahu bahawa Uthman radhiyallahu anhu sekarang dah tak ikut sunnah. Apa hukum tak ikut sunnah? Bid'ah. Kullu amalin laisa alai amruna fahuwa rad. Kullu bid'atin dalalah. Sahabat pun faham, hafal tu. Tapi imam dia buat 4. Mereka ikut ke tak ikut? Mereka ikut. Hatta Ibn Mas'ud memang tak setuju. Orang tanya Ibn Mas'ud, kan kau ikut juga? Al-khilafu syarr. Khilaf ni jahat, tak bagus. Sebab tu Ibn Mas'ud dalam riwayat lain, aku lagi suka 2 rakaat yang diterima tu. Lagi aku suka daripada yang 2 rakaat lagi. Maknanya pada dia 2 rakaat dia tu tak ada value. Tapi oleh kerana dia imam, aku ikut juga. Kita, itu lagi teruk 2 rakaat tau. Kita bukan rakaat tau. Rakaat tu ada rukuk, sujud, ada Fatihah, macam-macam tambah ada. Ini baru angkat tangan nak doa, nak aminkan, awak tak boleh. Jauh kita punya toleransi dengan apa ni? Para sahabat radhiyallahu anhu. Dan ini adalah khilaf doa qunut ni. Khilaf bukan khilaf kecil-kecil. Khilaf di kalangan imam-imam. Mazhab Syafi'i, mazhab Hanbali. Baik, macam mana? Dan juga mazhab apa? Mazhab Maliki. Mazhab Maliki pun qunut juga. Yang tak qunut cuma mazhab Syafi'i rahimahullah ta'ala, mazhab Hanafi. Jadi macam mana nak kata apa? Jadi pendapat awak, simpan pendapat awak. Bila awak jadi imam, ikut awak punya pandangan. Orang lain kena ikut. Betul lah? Fair and square, toleransi. Ini antara tempat yang boleh toleransi, awak tak nak. Jadi tak nak mati-mati, tak nak ikut. Tak nak angkat tangan, tak nak aminkan, tak nak apa semuanya. Lepas tu macam marah-marah dengan imam. Apa ni? Gitu. Macam tak sempurna. Lepas tu lama-lama apa ni, sengaja datang lambat-lambat. Dah habis, aku sembahyang sendiri. Lama-lama buat jemaah sendiri kat belakang. Lama-lama tak nak sembahyang kat rumah. Pernah tak berlaku ni? Berlaku. Sebahagian sampaikan keluar foto kat lagan Indonesia saya baca tu, ada ustaz-ustaz suruh apa ni, jangan sembahyang terus. Sampai macam gitu, bid'ah, dolalah. Tapi kita bila rujuk kepada apa yang disebutkan ulama-ulama salah sendiri, saya dah buat satu artikel tentang ni, kita dapati bahawa semua kata kena ikut. Yang kata tak boleh ikut tu mazhab Hanafi tau. Mazhab Hanafi. Dan dia punya sebab bukan pasal bid'ah. Dia punya sebab pasal bila kita baca amin aja, amin ni batal sembahyang. Baca amin bukan tempatnya, baca perkataannya bercakap, batal sembahyang. Sebab tu tak boleh amin kan. Apalagi nak angkat tangan. Faham tak ni? Mana kita ikut pendapat tu sebenarnya? Tapi oleh kerana kita ada kaedah bid'ah lain, apa pendapat ada pun kita main ambil saja. Tak adil. Dari sudut ilmiahnya tidak adil. Boleh? Walaupun ada satu doktor dalam kitab tertentu, saya tahulah siapa yang cakap tu, yang mengatakan demikian. Tapi dia kalau rujuk kepada ulama-ulama mu'tabar, awak kalau sembahyang sebelah Ibn Taymiyah. Ibn Taymiyah tahu awak sembahyang sebelah Syekh bin Baz. Sebelah kiri awak pula Syekh Albani. Lepas tu Syekh Abdul Muhsin Ahbad. Lepas tu anak murid dia Syekh Rabi'. Syekh siapa-siapa semua sebelah. Bila imam, Allahumma hdina fi man hadait. Semua angkat tangan, awak seorang yang tak buat. Okey? Dah tu cukup saja. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.